bertemu kembali dalam wacana Sinar siri ke-48, satu topik yang menarik untuk kita dengar dan juga perhatikan penilaian setiap ahli panel yang kami undang khas untuk siri ke-48 pada petang ini. Menarik kerana PRU ke-14 bila-bila masa sahaja dari sekarang, tetapi butang untuk membubarkan parlimen bukan pada kita tetapi pada tangan Perdana Menteri. Tetapi realiti untuk kita lihat bagaimana rupa keputusan pelaraya umum ke-14 akan datang bergantung apa yang kita ditawarkan pada ketika ini. Dan begitu menarik untuk kita lihat secara lebih dekat. Baru sahaja kita paparkan, baru kita dengarkan bahawa satu pakatan baru sudah pun diumumkan dan sedang dalam proses untuk pendaftaran di pendaftar pertubuhan Malaysia. Jadi iaitu Pakatan Harapan. Biarpun kita lihat satu entiti yang baru, agak muda ataupun belum dirasmikan secara sahnya oleh pendaftar pertubuhan, tetapi inilah satu wajah yang boleh kita gambarkan akan bertentangan ataupun berhadapan dengan Barisan Nasional pada PRU yang ke-14. Tetapi apakah tawaran yang bakal diberikan kepada rakyat Malaysia, kepada para pengundi? Jadi mari kita nilai Barisan Nasional lawan Pakatan Harapan. Jadi tanpa berlengah masa, terima kasih kepada tuan-tuan dan juga kepada pihak Sinar Harian yang mengundang kami untuk menjayakan sinar wacana Sinar ke-48. Dan anda boleh katakan tonton wacana ini secara langsung streaming live di Sinar TV, dan juga Sinar Online juga akan memberikan liputan langsung melalui tweet-tweet dan sebagainya. Jadi terima kasih juga kepada tuan-tuan yang hadir penuh Dewan Karangkraf pada petang ini. Tanpa berlengah masa, saya perkenalkan 3 orang tamu yang akan menjayakan forum kita pada petang ini. Di sebelah kiri saya, biasanya beliau jadi moderator tempat saya ni, tapi kali ini dia jadi ahli panel. Susah juga macam mana saya nak handle dia ni. Takut dia cakap banyak. Okey, tanpa berlengah masa, yang berbahagia saudara Dr. Mazli Malik. Kita beri tepukan pada Dr. Mazli Malik, seorang pensyarah dan juga penalisis politik. Sekarang ni pun beliau juga jadi pendakwah juga. Baru ni 2-3 hari lepas viral. Kalau tuan-tuan kata pun cakna tentang perkembangan Dr. Mazli Malik ni, mengalahkan Perdana Menteri kita lah di laman sosial. Begitu popularnya dengan tuduhan-tuduhan dan juga bagaimana beliau menjawab. Tak apa, tuan-tuan cari sendiri. Di tengah sana kita bawakan dari utara, Universiti Utara Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, rakan saya, penganalisis politik dari Universiti Utara Malaysia. Kita beri tepukan pada Dr. Azizuddin. Dan juga di ujung sana, baru pulang dari Singapura, ada 2 ketepung kerakyatan beliau pada ketika ini. Rakan saya, saudara Wan Saiful Wan Jan, Ketua Eksekutif Institute for Democracy Economic Affairs dan juga Visiting Senior Fellow Institute for South Asian Studies di Singapura. Kita beri tepukan pada Wan Saiful. Wan Saiful ada tiket, ada kad ahli nak masuk syurga. Nanti saya nak tanya, apa tiket yang dia pegang? Tapi itulah kekuatan blok ketiga. Tapi beliau sentiasa deny kekuatan blok ketiga ni. Okey, tanpa berlengah masa, kita berikan peluang pada ketiga orang ahli panel untuk menilai, mencakna dan juga memberi ulasan tentang topik kita pada petang ini, Pakatan Harapan. Bolehkah kita anggap Pakatan Harapan boleh berlawan dengan Barisan Nasional? Begitu muda, begitu kataupun fresh, belum disahkan pendaftarannya, tetapi melihat senario politik semasa, adakah Pakatan Harapan satu-satunya pakatan yang akan menggugat keutuhan ataupun dominasi politik Barisan Nasional sejak merdeka lagi? Jadi tanpa berlengah masa, kita mulakan dengan yang berbahagia Dr. Mazli Malik. Silakan Dr. Mazli. Ya, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji, Tuan Moderator, rakan-rakan panelis, tetamu-tamu, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Ada wakil Pakatan Harapan. Wakil BN tak ada. Okey, agak menarik. Saya tertarik dengan kata-kata Haji tadi, Pakatan Harapan yang masih baru. Dia ada baru lahir, belum daftar lagi pun. Tapi dalam sejarah Malaysia, mungkin Prof Azizuddin boleh betulkan saya, sepanjang sejarah pilihan raya Malaysia, saya kira ini merupakan pakatan pembangkang yang paling hebat Malaysia pernah ada. Ini bukan kerana dia ada orang ada kat sini, tapi hakikatnya kenapa?
Biasanya kalau kita lihat kepada barisan pembangkang, contoh yang paling nampak kuat impaknya, mungkin kita ada APU pada tahun 90. Tapi dia ada APU dan ada gagasan yang lain kat sebelahnya. Ya. Barisan Alternatif tahun 99 contohnya, ataupun Pakatan Rakyat yang timbul selepas 2008, 2013 baru mereka sebenarnya. Tapi kali ini agak berbeza. Kenapa dia agak berbeza? Biasanya hujah yang akan diberikan kepada barisan pembangkang, mereka tak ada pengalaman. Mereka pandai komen, mereka pandai kritik tapi tak tahu memerintah. Mereka masih muda dan sebagainya. Tapi yang barisan kali ini dia agak berbeza. Ada mantan Perdana Menteri. Ini merupakan brand yang agak kuat dekat situ. Ada 2 mantan timbalan Perdana Menteri. Ada mantan timbalan menteri dalam senarai line up yang baru tu. Dan ada 3 orang, 1 mantan menteri besar, 1 menteri besar dan 1 ketua menteri. Dan apa yang lebih menarik daripada mereka ni semua, kalau nak kata tak ada pengalaman, ini semua dah ada pengalaman dalam pemerintah Malaysia. Dan lebih menarik lagi, kali ini dia dapat menyatukan 2 musuh yang sebelum ni hampir 20 tahun yang tidak boleh bersama, yang boleh berpadu untuk memberikan harapan kepada Malaysia yang baru. Saya pernah ditanyakan, baru tahun lepas, orang katakan di kalangan orang muda, mereka agak kecewa dengan senario politik negara. Ramai yang tak nak mendaftar pada waktu tu, ramai yang tak ambil cakna terhadap politik, dan dalam orang yang layak mengundi, 35% adalah orang muda. Jadi antara alasan mereka, dia kata pembangkang tidak bersatu. Sama sendiri pun berpecah belah, satu parti berpecah dan sebagainya. Macam mana nak perintah Malaysia? Calon Perdana Menteri pun tak ada dan sebagainya. Tapi hari ini pada 14 Julai, mereka telah buktikan mereka boleh bersatu. Baru ni saya cakap dengan orang, kata Pakatan Harapan ni macam filem Avengers. Filem Avengers ni semua jadi hero. Bukan hero, superhero. Kan? Kalau tak betul, dia bergaduh sama sendiri. Civil War. Tapi kalau uruskan betul, dia nak lawan musuh yang lebih besar nanti. 2018 ada filem baru Avengers. Mungkin saya yakin Malaysia kini akan pick up tajuk ni lah. Baru ni saya cerita Star Wars pun dia pick up Star Wars. Okey, Pakatan Harapan adalah ibarat Avengers yang dia kumpulkan hero. Kalau tak betul, dia akan bergaduh sama sendiri. Tapi kalau mereka dapat susun betul, dia akan memberikan satu harapan baru, satu harapan yang lebih baik kepada rakyat Malaysia, yang inginkan Malaysia yang bebas rasuah, Malaysia yang bebas daripada kleptokrasi, Malaysia yang lebih baik pada masa akan datang. Jadi pada saya itu saja komentar. Okey, terima kasih Dr. Mazli. Prof. Dr. Azizuddin, kalau kita lihat Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, apa yang sebenarnya pengundi, rakyat boleh nilaikan secara realitinya untuk memastikan mereka mendapat pilihan yang paling tepat untuk mengundi pada PRU ke-14? Prof, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Azri, rakan panelis dan juga semua hadirin sekalian. Sebelum saya menjawab pada persoalan tersebut, mungkin saya agak berbeza sedikit pandangan lah dengan sahabat saya tadi kan. Mengatakan bahawa Pakatan Harapan sebagai yang pakatan yang terbaik setakat ini yang ada dibentuk oleh oleh pembangkang lah. Masalahnya sebab mereka ni belum diuji. Itu. Jadi kita tak tahu kekuatan tu bagaimana. Kalau nak mengatakan Mahathir ada kan, bekas TPM pun ada dalam Pakatan Harapan, saya rasa cabaran Angkatan Pemuda Ummah ataupun masa dulu Semangat Pembangunan lagi besar kan, sebab ketika itu Tunku Abdul Rahman pun menyokong Tunku Razali dan Tun Hussein On pun menyokong gitu. Jadi kekuatan sebenarnya kalau bagi pandangan saya lah, Pakatan Rakyat lagi hebat pada 2013 dulu, yang hampir menumbangkan Barisan Nasional lah, tapi masih gagal. Jadi kenapa gagal tu kita kena kaji sebenarnya. Kenapa di sebalik kekuatan Pakatan Rakyat itu, tapi masih gagal menumbangkan BN. Sebab BN ni khususnya UMNO mempunyai kekuatan yang sukar ditandingi oleh parti-parti lain, pembangkang yang lain contohnya. Satu lagi perkara yang sebelum saya menjurus kepada kekuatan BN tu di mana, khususnya tentang sokongan orang Melayu lah kepada BN tersebut. Kita kena faham bahawa konteks parti politik di Malaysia ni berbeza dengan konteks
parti politik di luar negara lah. Itu kena faham dulu. Kita ni ada coalition party system. Kita sangat, walaupun kita mengamalkan sistem sama macam British, Westminster system first past the post kan, tapi dia punya bentuk dia agak berbeza. Jadi tapi at least kita ada alternatif lah. Kalau Barisan Nasional satu parti, ada Pakatan Harapan sini sebagai satu parti lah yang akan mencabar kepada Barisan Nasional. Kalau tak ada Pakatan Harapan, mungkin lagi selesa lah Barisan Nasional untuk menang dalam pilihan raya. Jadi dalam konteks ini, third force saya rasa tak memainkan peranan yang kuat, menarik untuk memecah belahkan inilah, kan? Dua coalition inilah. Cuma isu sekarang ni Pakatan Harapan masih lagi in infancy, baru lagi. Jadi kita tak tahu kekuatan dia setakat mana ni, dan dia ada banyak masalah. Hala 7 pun tidak jelas. Dan kalau saya nak balik kepada BN, kita kena faham bahawa BN dah merintah sejak merdeka, kan? Dan politik yang dimainkan oleh BN khususnya di luar bandar adalah personalized politik. Dia BN itu dan juga UMNO itu bergerak seperti mass based political party. Maksudnya dia berjaga daripada dari hierarki daripada atas sampai ke bawah dan jaga kebajikan penduduk di bawah, kan? Dan mereka, orang di bawah di akar umbi akan attach melalui patronage system yang dibentuk oleh UMNO itu sendiri. Dan ini susah nak di break, dan gagal dilakukan oleh mana? Dan itu di mana-mana parti pembangkang lah. Itu yang sekarang ni harapan, Pakatan Harapan, hope yang dia nak bawa tu supaya bersatu boleh memecahkan patronage system yang dibentuk itu. Yang mana saya masih lagi agak skeptikal mereka mampu ke arah itu. Sebab kalau kita perhatikan dalam bulan puasa dan raya baru ini, nampak bagaimana berakar umbinya gerakan dan secara sistematiknya yang dibawa oleh BN dan UMNO di akar umbi, yang menampakkan bahawa mereka ada kekuatan untuk terus lagi memerintah Malaysia pada akan datang lah. Jadi saya mula dengan itu dulu. Okay, terima kasih Prof. Dr. Azzuddin. Satu senario yang realistik yang perlu kita berikan sedikit pendedahan bahawa akhirnya tu parti sistem kita akan lihat di manakah kedudukan parti yang mendominasi masyarakat, terutamanya di kawasan luar bandar, Melayu, Islam dan juga luar bandar. Dan inilah kekangan yang sukar ditembusi oleh pembangkang sejak sekian lama. Kita lihat pada 1999 itu antara breakthrough pembangkang untuk menerima tempias apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat. Selepas itu kebangkitan pada 2008, yang terbaik pada 2013. Tetapi masih gagal juga kerana kekuatan mereka hanya berada di kawasan campuran, di kawasan urban dan di kawasan yang ada kekuatan political awareness yang tinggi. Tetapi bagi dominasi patronage politik itu yang sukar ditembusi, kerana itulah kekuatan UMNO dan juga Barisan Nasional. Mungkin saudara Wan Saiful ada pandangan yang berbeza, realiti PRU ke-14. Saya rasa bila kita melihat PRU 14 dan disebabkan awal-awal tadi dah sebut bahawa saya ada tiket masuk syurga sebagai sebagai orang yang masih lagi menjadi ahli PAS sejak sejak 20 September 1997. 20 September ni genap 20 tahun. 20 tahun. Dan saya tak bercakap mewakili PAS, of course. Dan saya rasa PAS sendiri pun tak berapa selera nak mengaku saya sebagai ahli. Sebab tu saya kena bawa kad ke mana-mana untuk membuktikan. Tapi tunjuk kad. Tapi saya rasa dalam kita nak menilai persekitaran politik yang ada di Malaysia, kita tak boleh lari daripada hakikat bahawa undi Melayu ada satu benda yang amat penting. Dan undi Melayu ni dia nak tak nak setakat ini persaingannya adalah antara UMNO ataupun PAS. Pergilah ke mana-mana kawasan sekalipun, dia sentiasa antara UMNO ataupun PAS. Ada pandangan yang mengatakan bahawa kalau sekiranya PAS diketepikan, maka lebih senang untuk Pakatan Harapan bergerak ke hadapan. Saya setuju, memang senang Pakatan Harapan bergerak ke hadapan, tapi adakah pergerakan ke hadapan itu menghala ke arah kemenangan atau tidak, itu satu persoalan yang lain. Dan sebab itulah bagi saya, sejauh mana kuatnya sekalipun rasa tidak puas hati terhadap PAS di kalangan parti-parti dalam Pakatan Harapan, secara realistiknya pertandingan 1 lawan 1 adalah amat penting untuk memastikan wujudnya persaingan yang sihat dalam pilihan raya. Dan untuk memastikan wujudnya persaingan 1 lawan 1, maka PAS perlu diajak masuk dan salah satu antara dua blok yang diwujudkan, antara Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional.
yang kita lihat sekarang ramai di kalangan Pakatan Harapan, pendukung Pakatan Harapan menuduh bahawa PAS hendak berbaik-baik dengan UMNO. Dan mungkin sebab di belakang ini ialah pemimpin PAS dilihat mendekatkan diri dengan pemimpin UMNO. Saya rasa ini satu tuduhan yang kadang-kadang agak tidak adil, sebab pemimpin PAS sendiri menafikan bahawa mereka nak betul-betul mewujudkan partnership dengan UMNO. Dan kita kena faham dalam suasana politik di negara kita, kalau sekiranya the situation is one in which is either you're with us or you're against us, kedua-dua pihak, terutamanya Pakatan Harapan, dia kena tuduh dan dia kena war-warkan, dia kena publicize bahawa sesiapa sahaja yang tidak bersama dia, maka dia bersama dengan satu pihak yang lain. Sama ada itu benar atau tidak, saya rasa kita kena nilai berdasarkan apa yang PAS sendiri katakan. Di pihak UMNO pula, di pihak Barisan Nasional pula, saya rasa strategi yang dimainkan oleh Barisan Nasional terhadap PAS ni is very clever. Sebab dia faham, sekiranya PAS tidak dianggap bersama Pakatan Harapan, maka selagi itulah susah untuk Pakatan Harapan benar-benar yakin mereka boleh mencabar kekuatan Barisan Nasional. So untuk Barisan Nasional dan terutamanya untuk UMNO, dia tak perlu PAS masuk dalam Barisan Nasional. Dia hanya perlu supaya PAS tidak bersama Pakatan Harapan. Dan itulah yang dibuat sekarang, itulah yang kita lihat sekarang. Dan saya rasa malangnya dalam suasana kita sekarang, apa yang dibuat oleh PAS tidak masuk dalam kerangka mainstream politik yang wujud di Malaysia. Dan saya rasa sebenarnya masalah kita kalau nak dilihat dalam jangka masa yang lebih panjang, masalah di Malaysia ni dia lebih besar di antara persaingan antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Masalah di Malaysia ialah kita tidak menyedari bahawa demokrasi yang sihat perlu memastikan bahawa wujud persaingan di antara parti-parti politik. Untuk menyaingi Barisan Nasional, cara yang paling senang ialah dengan cara Pakatan Harapan mewujudkan satu lagi kelompok besar. Jadi ada satu monopoli, nak menyaingi monopoli itu, kena diwujudkan satu monopoli lain. Dan ini temporary, dan bagi saya ini satu benda yang sebenarnya jangka masa panjang tidak sihat untuk demokrasi dalam negara. Apa yang lebih sihat ialah sekiranya kita ada satu monopoli, kita ada banyak parti lain yang boleh bekerjasama juga, satu monopoli Barisan Nasional, satu lagi Pakatan Harapan. Yang lebih ideal bagi saya ialah sekiranya dalam pilihan raya masa akan datang, bukan yang 14 ni lah, parti-parti politik sepatutnya bertanding atas tiket masing-masing. Dan coalition diwujudkan selepas pilihan raya. Ini yang berlaku di kebanyakan negara-negara yang lebih maju. Di negara yang membangun dan demokrasinya masih belum matang, cara menyaingi monopoli ialah dengan mewujudkan satu monopoli lain. Di negara yang demokrasinya lebih maju, cara sebenar dari yang berlaku dalam pilihan raya untuk memastikan rakyat betul-betul ada pilihan ialah dengan parti-parti politik membubarkan coalition masing-masing. Dah menang baru form coalition. Jadi sebenarnya bagi saya ada masalah lebih besar dalam menilai Pakatan Harapan Barisan Nasional. Dua-dua ni menyumbang masalah lebih besar dalam jangka masa panjang. Sementara kita tengah seronok berbahas apa nak jadi tahun depan, 20 tahun lagi masalah ni kekal takkan selesai. Sebab kalau Barisan Nasional kalah sekalipun kali ini, dan kalau UMNO terutamanya tidak boleh bangun kembali daripada kekalahan tu, jawapannya ialah 70 tahun Pakatan Harapan akan memerintah. Sekali lagi demokrasi tetap tidak sihat. So there is a bigger problem behind the short-term challenges yang kita tengah analisa sekarang. Okay, Saudara Wan, saya nak tambah sedikit soalan kepada Saudara Wan. Saudara ada menulis dalam artikel baru-baru ini mengatakan bahawa pimpinan Pakatan Harapan tidak boleh bergantung pada tokoh-tokoh lama yang masih memegang tampuk kepimpinan Pakatan Harapan, Tun Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, kerana mereka dah diberi peluang. Zaman mereka dah berlalu. Kalau saya baca komen-komen dekat Facebook tu, ramai sekali hentam Saudara Wan. Apakah realiti politik Malaysia tidak boleh diasosiasikan dengan pimpinan tokoh-tokoh yang ada kesan ataupun pengaruh besar kepada politik negara kita? Tetapi apa yang menyebabkan Saudara Wan mengatakan bahawa tokoh inilah yang akan mengheret ataupun politik baru yang dimahukan oleh sebahagian terutamanya di kalangan generasi muda untuk membawa wadah perjuangan kepada kepimpinan politik negara pada masa akan datang. Jadi silakan. Saya sebenarnya lebih kurang sebulan lepas kalau tak salah saya menulis satu artikel dalam The Star yang mengatakan bahawa Pakatan Harapan kena move on
dan mencadangkan senarai nama yang baru. Sebenarnya saya tak fikir panjang pun sebelum tulis tu. Baca dalam surat khabar sana sini, pening kepala duk baca, boring, tak habis-habis bergaduh siapa nak jadi pengerusi, siapa nak jadi presiden. So saya tak fikir panjang pun dalam menulis tu. Saya tulis, lama mana nak bergaduh? Bagi je senang, siapa yang boleh jadi pengerusi yang baik? Tun Mahathir boleh jadi pengerusi baik, namakan dia sebagai pengerusi. Siapa boleh jadi pengarah pilihan raya? Tan Sri Muhyiddin ada pengalaman menang pilihan raya dalam Barisan Nasional. Bagilah dia jawatan apa-apa pun, yang pentingnya bagi dia handle pilihan raya untuk Pakatan Harapan. Tapi untuk Prime Minister ke, untuk menteri ke, fikirlah barisan yang lebih muda. Jadi saya sebutlah nama macam Datuk Seri Azmin Ali. Tiba-tiba ramai pula yang marah bila jadi macam tu. Sedangkan argument saya straightforward je sebenarnya. Sudahlah bergaduh, boring dah orang tengok. Tapi di sebalik itu saya rasa saya mengharapkan supaya kita boleh move on from all these old baggages. Dan kita tengok sekarang ni sebenarnya yang tersangkut dengan old baggage ni lebih di peringkat Pakatan Harapan. Daripada 98 berlaku zaman reformasi sampai sekarang masih memperdebatkan apa nak jadi pada Anwar Ibrahim. With all the due respect to him, it's time to move on. Ada pula grup, ada YB Syahri Sungai, otai reformasi kita, yang masih nak memperdebatkan sama ada Datuk Seri Anwar patut jadi Perdana Menteri atau tidak. He is in prison. He will not be our 7th Prime Minister. Definite. Jadi poster yang dia pegang tu Anwar Ibrahim, Prime Minister 7, matematik pun salah dalam PKR punya convention. It's time to move on. Jadi sedangkan kalau dilihat di kalangan orang muda, ramai yang boleh. Kami ni 3 orang, 4 dah ada ni kat sini. Takkan tak nak consider. Di kalangan Pakatan Harapan pun ramai orang-orang muda. Dan yang menariknya, Parti Perubumi Bersatu Malaysia. Yang ni saya rasa saya nak highlight sikit. PPBM Bersatu is a very interesting party. Walaupun saya ada sedikit kebimbangan mengenai agenda Bumi Putera, agenda Melayu yang dibawa. Tapi dari segi keahliannya, kalau dilihat, ahlinya hampir-hampir mencecah 200,000 orang. 55% daripada ahlinya di bawah 35 tahun. Maksudnya ini parti orang muda. Ini parti orang muda. Kenapa parti orang muda dipimpin oleh orang tua? You see, dan kenapa parti orang muda tidak mendepani suara anak muda, membawa suara anak muda ke hadapan dan meletakkan mereka sebagai pemimpin masa akan datang. So ada sebenarnya calon-calon sekiranya diberi peluang lah. Okey, Tuan Marsudi, silakan. Okey. Dia agak menarik bila cadangan pada saudara Wan. Kami sama dalam ideas, tapi tak semestinya kita bersepakat dalam semua benda. Dia betul, idea segar berkaitan dengan kenapa tidak parti bertanding di atas parti dan bukan di atas coalition. Pertama, sistem di Malaysia ni first past the post. Siapa yang lebih dapat menang walaupun satu undi, dia akan memerintah. Itu hakikatnya. Dan kita bukan proportionate representative yang dikira mengikut undi diberikan. Negara-negara barat yang disebut, ada negara maju disebutkan oleh saudara Wan tadi, lebih kepada sistem PR. Jadi negara yang mungkin parti yang bertanding mungkin dia tak dapat menang besar, tetapi dia accumulate, dia kumpulkan undi-undinya, dia masih ada perwakilan. Tetapi dalam sistem first past the post ataupun siapa yang menang walaupun satu undi, dia akan memerintah, dia akan beri advantage kepada parti yang terbesar. Dia akan back to square one. Akhirnya UMNO akan kekal berkuasa. Terutama dengan sistem patronage. Kembali kepada Bersatu, kritikan. Saya pun bukan ahli Bersatu. Ada gambar kat Parti Bersatu punya. Itu saya buat field study. Okay. Penyelidik. Penyelidik dia pergi semua. Okey. Ini dia ada kaitan dengan hujah Prof Azizudin tadi. Iaitu Prof kata politik UMNO merupakan politik patronage dan ini menunjukkan mereka akan kekal berkuasa. Inilah DNA inilah yang dibawa oleh Bersatu sebenarnya. Walaupun parti orang muda, kenapa pemimpin orang tua? Kerana mereka membawa DNA ataupun politik patronage dan mereka bersedia untuk menggantikan UMNO sebenarnya. Dan hanya parti yang menggunakan formula yang sama UMNO boleh pecahkan monopoli di kalangan orang Melayu. Saya buat contoh. Perkara ini berlaku pada tahun 90. Semangat 46 membawa DNA yang sama. Dan akhirnya magnitude ataupun kesan yang dibawa terhadap undi Melayu itu di luar jangkaan itu. Semenjak tahun 69 hingga tahun 90, kesan
tsunami Melayu telah berlaku waktu itu yang menyebabkan semangat 46 telah berjaya convert hampir 15% daripada undi Melayu pada waktu itu. Dan kita lihat Kelantan terlepas, kan? Sabah mungkin tak ada kena-mengena lah. Tetapi di beberapa tempat yang lain, undi Melayu mula berganjak. Tahun 95 berubah. Tahun 98, keadilan tidak membawa DNA UMNO. Dia tak membawa political patronage. Tetapi dia terkesan undi Melayu pada waktu itu ialah tragedi. Orang Melayu boleh ubah voting trend mereka dengan dua perkara. Pertama, Islam. Pertama dari segi patronage politik. Kalau ikut dia punya, sebab kita masyarakat feudal yang baru bertukar. Kita belum matang lagi seperti negara Eropah dan sebagainya. Kalau siapa boleh gunakan CV UMNO seperti itu, mereka akan boleh dapat core voters UMNO ataupun undi orang Melayu. Dan yang keduanya, tragedi. Orang Melayu begitu terkesan dengan tragedi. Dan undi Melayu beralih kepada barisan alternatif, sebenarnya PAS dapat lagi banyak daripada keadilan sendiri tahun 98 itu. Kenapa? Kerana tragedi mata lebam. Orang Melayu dengan tragedi, dia agak terkesan dekat situ. Okey. Jadi kalau kita kembali kepada yang dikatakan oleh Prof Azizuddin, mustahil boleh nak dipecahkan dan sebagainya, kat sini ada dua perkara. Pertamanya, kita lihat tadi Prof kata yang terbaik tahun 90, yang terbaik Pakatan Rakyat, 2013. Pakatan Rakyat pada 2013, kerana dia berjaya membawa tsunami, bukan tsunami Cina sebenarnya, tetapi tsunami Melayu bandar, urban, tsunami orang muda plus tsunami Cina. Momentum itu sudah ada dan digabungkan dengan pattern pada tahun 1990. Itu yang akan berlaku pada PRU 14 ini nanti. Cuma sejauh mana momentum ini boleh, ialah atas paper everything can happen. Boleh nampak itu. Tetapi yang paling pentingnya pada waktu mengundi nanti. Cuma kalau kesan terhadap hari raya bulan puasa baru ni, memang banyak goodies diberikan. Bulan puasa ni adalah rahmat bagi orang politik. Setiap malam mereka sembahyang dekat masjid-masjid berbeza. Okey. Hakikatnya sepatutnya kesan seperti itu akan memberikan dokongan yang lebih tinggi, tetapi kajian Invoke menunjukkan tidak seperti itu. Kita lihat berlakunya penurunan terhadap sokongan kepada Barisan Nasional dan peningkatan terhadap Pakatan Harapan dan juga penurunan terhadap dokongan kepada PAS. Tapi itu hanya pada Invoke punya kajian, kita masih tunggukan daripada kajian-kajian lain. Okey, Prof Azizuddin, kalau kita teliti formula dan juga format Pakatan Harapan dan juga Pakatan Rakyat, diwawarkan bahawa di dalam Pakatan Harapan tiada dominasi politik, tiada yang dominan dalam menentukan dasar dan juga polisi dalam menentukan kepimpinan dan juga polisi-polisi yang akan diberikan kepada rakyat dalam Pakatan Harapan. Tetapi dalam Barisan Nasional jelas, UMNO, Barisan Nasional adalah satu parti yang dominan, menentukan banyak perkara termasuk isu-isu yang dekat dengan rakyat, itu isu dengan hak status Bumi Putra, isu Islam, isu bahasa Melayu, isu raja-raja, isu federalisme Sabah Sarawak dan juga persekutuan. Jadi bagaimana kita melihat dominasi parti politik, dan ini memberikan impak yang besar kepada mentaliti masyarakat, terutamanya di kalangan majoriti Melayu Islam, bahawa mereka perlu ada parti yang akan memperjuangkan survival mereka. Dan UMNO menyahut cabaran itu sejak merdeka, dan ini menjadi mental block ataupun satu tembok besar yang memang satu dari sudut polisi demokratiknya agak cantik di atas kertas. Tiada parti yang dominan, konsensus berlaku dalam Pakatan Harapan. Tetapi apabila kita merujuk kepada akar umbi yang dimahukan oleh rakyat di bawah sana, mereka perlukan satu keputusan yang katakan tegas dalam menentukan polisi-polisi yang membentuk perlembagaan kita ini dipertahankan. Adakah itu kekuatan Barisan Nasional? Saya nak menyambung pandangan Saudara Wan juga tadi kan, dan juga Dr. Mazli kan. Sebenarnya agenda yang dibawa oleh Pakatan Rakyat sebelum ni ialah agenda politik baru kan, multiculturalism politik kan. Tapi bila ada bersatu ni, dia sebenarnya hala tuju tak jelas kan. Sebab seperti kata Dr. Mazli cakap tadi, bersatu bawa type of patronage system ke dalam Pakatan Harapan. Bagi saya dangerous, bahaya, sebab Pakatan Harapan dia tegak atas dasar multicultural tu. Sebelum ni ada PAS.
PAS sebenarnya konsep dia multicultural, walaupun ramai orang Melayu dalam sebagai ahli PAS, dan agenda yang dia bawa kepada masa itu negara kebajikan, kan. Tapi sekarang ni PAS tak ada, dan diganti oleh UMNO yang Bersatu yang bawa agenda Bumi Putra, Pribumi, dan juga ni lah agenda Melayu, kan. Jadi dia clash dengan agenda politik baru yang dibawa oleh DAP, PKR dan juga Amanah tu, kan. Ini saya rasa mungkin jadi persoalan. Hala tuju agenda akan datang ni macam mana, kan? Malah ada yang, kalau cakap-cakap saya lah dengan beberapa pimpin bawahan dan juga penyokong Bersatu, kan, mereka kata mereka nak jatuhkan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak, kan. Jatuh Perdana Menteri, kita boleh masuk UMNO balik, kan. Jadi adakah ini type of politik yang mereka nak bawa dalam agenda Bersatu dan juga Pakatan Harapan. Jadi maksudnya connection dia very loose, kan, kat situ, kan. Itu satu, kan. Yang kedua, saya rasa berkaitan dengan walaupun ada kajian terbaru yang dikeluarkan oleh Imbok, Saudara Rafizi, yang katakan sokongan kepada Pakatan Harapan tu makin tinggi, kan, berbanding BN. Saya sebenarnya skeptikal sikitlah dengan result tu, sebab tapi lebih kepada technicality lah, metodologi yang dibawa dalam kajian tersebut lah. Pertama dia mengatakan bahawa dia survey 17,000, kan, 17,000 responden daripada 100,000 yang dia call, tapi ramai tak jawab, kan. Saya sebenarnya tahu sebab apa tak jawab, ramai tak jawab, kan? Sebab soalannya very negative toward very biased sebenarnya for Pakatan Harapan, tapi very critical dan against Barisan Nasional, kan. Jadi 6 soalan yang ditanyakan, kalau research yang biasa, survey yang kita buat, selalu kita tak tanya soalan begitu, kan. Kita akan tanya soalan half negatif, half positif. Jadi jawapan yang didapat tu akan reflect the reality lah. Jadi itu saya agak skeptikal dengan kajian tersebut, dan saya tak anggap dia memberi gambaran sebenar lah. Itu belum cakap lagi isu urban, suburban dengan rural punya divide. Itu tak dibincangkan lagi, kan. Tapi balik pada persoalan Barisan Nasional lah tadi, kan. Yang mana kita tahu bahawa politik yang dibawa oleh Barisan Nasional ialah personalized. Personal touch tu agak penting, kan. Saya tak nampak parti lain lah. Mungkin Bersatu ada, sebab dia pun bekas UMNO dulu, kan. Tapi parti lain yang very touching, kan. Contohnya kalau ada berlaku kematian di kampung, perkahwinan dan sebagainya, ahli parlimen turun, kan, ataupun wakil turun dan sebagainya, dan mereka sanggup menangis bersama dengan orang yang kalau ada kematian dan sebagainya, kan. Touching politik itu sangat intens, menyebabkan agak sukar mereka ni putuskan hubungan dengan UMNO itu sendiri, kan. Dan ini berterusan sampai hari ini saya tengok, kan. Dan personal politik ni juga berlaku di Sabah, Sarawak, kan. Cuma di urban area ni agak berlainan, sebab urban area ni perspektif politiknya tidak secara personalized, tapi lebih pada materialistik sikit, maksudnya berdasarkan ekonomi. Jadi kalau ekonomi okey, stabil, mereka akan mungkin agak selesa dengan kerajaan pada hari itulah, kan. Tapi kalau ekonomi tak apa-apa okey, banyak isu cost of living dan sebagainya, mereka akan mungkin menentang kerajaan yang ni, macam isu harga barang dan sebagainya dah bermula tahun 2008 lagi, kan. Cuma sekarang ni, tapi apa yang menarik sekarang kalau kita lihat bahawa ekonomi Malaysia is getting better actually. Itu, kan. Sudah angka lah. Ikut angka, kan. Yang growth makin meningkat, projection 5% growth, kan. Jadi dan next year dikatakan akan lagi bagus, kan. Jadi kalau nak buat election, saya rasa sama ada end of the year atau next year is the suitable time lah untuk buat elections, kan. Jadi semuanya akan diambil kira untuk ni lah. Sebab barisan ada kat tangan dia nak tentukan bila nak election, kan. Tapi balik pada isu tadi, personal politik itu sangat crucial, dan saya nampak masih lagi gagal dilakukan oleh Pakatan Harapan except pada PAS. PAS berjaya, tapi sekarang ni PAS tidak bersama Pakatan. Itu masalah dia lah, kan? Okey, Saudara Wan, adakah ini yang dimahukan oleh 70% pengundi muda yang akan melunaskan tanggungjawab mereka pada pilihan raya ke-14? Kerana agak kontradik.
Prof. Azizuddin mengatakan bahawa personal touch ataupun feudal politics masih menjadi dominasi. Tetapi dalam demokrasi baru ataupun politik baru, kita melihat dari sudut policy apa yang ditawarkan sebuah parti politik. Kita mahukan reform dalam institusi-institusi negara seperti perundangan, parlimen dan juga kakitangan perundangan awam dan sebagainya, kakitangan awam. Tetapi kita masih berdebat tentang ini, tetapi di kampung kita melihat wakil rakyat, ADUN dan sebagainya perlu turun padang menghadiri majlis kekah, majlis perkahwinan, menghadiri majlis tahlil dan sebagainya. Tetapi kita sebagai yang berada di bandar ini, kita melihat lonjakan ataupun celik politik. Kita mahukan parlimen itu memikirkan, ahli parlimen itu memikirkan tentang dasar, tentang tugas mereka sebagai seorang ahli parlimen. Bagaimana kita melihat kehendak masyarakat baru, anak muda berbanding yang akan menentukan lebih banyak kursi-kursi di kawasan luar bandar ini adalah yang melihat personal touch ini? Saya rasa ini bukan masalah generasi muda, generasi tua. Ini lebih kepada masalah mereka yang duduk di kawasan bandar-bandar dengan mereka yang duduk di kawasan lain di seluruh Malaysia. Terutamanya di Lembah Kelang ni. Lembah Kelang ni walaupun ialah kedudukan Lembah Kelang ni ialah dalam Malaysia, tapi dia sebenarnya satu planet yang berbeza berbanding dengan seluruh negara yang lain. Orang yang duduk di Lembah Kelang ni dia bincang benda yang orang biasa tak sembang. Saya bagi contoh. Kita boleh duduk di KL Central, di hotel 5 bintang di KL Central, berbincang mengenai cost of living, mengenai impact of cost of living, GST dan sebagainya. Lepas tu bila dia sampai bil TOI 1 dekat Hilton KL tu RM15. Sedangkan kalau kita pergi kat kampung-kampung, saya pergi kat kawasan Felda di Johor, Felda Air Tawar, ada 5 kawasan Felda Air Tawar. Saya tengok macam mana orang datang, dia duduk nak order, dan dia tanya, ada beza ke harga antara TOI kosong dengan TOI ada gula? Nampak? Perbezaan 10-15 sen tu dia tanya dulu sebelum order. Dan benda macam tu kadang-kadang menyebabkan saya sendiri tersedar yang sebenarnya kalau kita nak bercakap mengenai suasana politik Malaysia pun, kita kena berpijak di bumi yang nyata juga. Sebab ada beza di antara idealisme dan realiti. Idealisme kita ialah, yang terutamanya kita yang duduk di Lembah Kelang ni, idealisme kita ialah sebuah negara Malaysia yang bebas dari rasuah, yang betul itu semua orang nak, sebuah Malaysia yang saling menghormati satu sama lain, menghormati prinsip multiculturalisme dan sebagainya. Tapi bila kita pergi ke bawah, orang tanya mengenai cost of living, orang tanya mengenai macam mana nak beli ikan besok, orang tanya macam mana nak beli beras besok. Sebab tu dia orang nak supaya ahli parlimen dia pergi join kenduri. Dia nak ahli parlimen dia join kalau sekiranya dia ada kenduri akikah, ada kematian, ziarah dan sebagainya. Sebab ini yang betul-betul affect dia daily life. Sebab itulah ada beza di antara idealisme dan realiti, dan inilah datangnya perbezaan dalam politik. Saya nak kait dengan soalan ni. Silakan. Dengan apa yang disebut sebagai dominan parti dalam Barisan Nasional, adakah Pakatan Harapan boleh jadi dominan atau tidak. Idealnya kebanyakan orang yang menyokong Pakatan Harapan hendakkan Pakatan Harapan yang mana semua empat parti itu sama rata. Tetapi kesamarataan itulah yang akan menyebabkan mereka kalah dalam mendapatkan undi Melayu. Sebab realitinya orang Melayu nak tengok parti Melayu dominan. So bagaimana Pakatan Harapan nak menyeimbangi idealisme dengan realiti ini satu cabaran yang bagi saya nasib baik sebab saya tak payah fikir benda tu. Kita boleh duduk kat luar dan bagi komen, tapi mereka duduk dalam Pakatan Harapan, dia nak menyaingi Barisan Nasional dan UMNO. Kenapa UMNO menang dan kenapa Barisan Nasional menang? Kenapa orang yang ahli UMNO berpuluh tahun sanggup undi MCA? Sebab UMNO dominan. Tapi kalau sekiranya nak mengharapkan mereka ini pergi ke Pakatan Harapan, saya tak tahu macam mana dia nak buat kalau sekiranya Pakatan Harapan kata semua parti sama rata. Tak ada satu pun yang dominan. Macam mana nak influence orang Melayu yang berpuluh tahun berpandangan bahawa Melayu mesti dominan? Sedangkan kalau semua orang sama rata, ni timbul argument di sebelah satu lain, di sebelah UMNO akan kita tengok DAP. Dia tak perlu kata DAP kuat pun, dia hanya kata DAP sama rata dengan Bersatu. Habis. Confirm tak menang. So ini perbezaan pandangan, perbezaan antara realiti dan idealisme yang bukan sangat membabitkan orang muda orang tua.
Tapi ini berkait dengan world view yang dianuti, dipegang oleh pengundi. Dan ini cabaran terhadap Pakatan Harapan. Dr. Mazli setuju? Ya betul dari segi hakikat. Tapi realiti juga Pakatan Harapan mempunyai pengalaman mentadbir dengan baik di Pulau Pinang, di Kelantan dan juga di Selangor. Boleh saya mencelah? Okey, silakan. Apa ni? Siapa tu? Tak, dia tanya dia jawab. Ya. Saya pun kadang-kadang buat gitu juga bila duduk situ kan. Okey. Betul, lain dia punya semangat boleh jadi aura dia lain, aura dia lain. Siapa tu? Betul macam kata apa ni Wak, saudara Wan tadi, itulah hakikat politik di Malaysia dan kerana demographically itulah. Maksudnya sesiapa yang cuba membawa perkara yang ideal, dia akan hilang undi yang majoriti. Sebab itu saya lihat, kita cuba fahamilah kenapa dekat dalam line up Pakatan Harapan ini mereka masih letak orang tua-tua lagi. Maksudnya you say that they need reality and they are being realistic, dia letaklah Tun kat situ, letak Anwar Ibrahim kan. Dan Cina kurang, dan bagusnya wakil daripada BN pula kritik Pakatan Harapan kerana kurang perwakilan Cina kat dalam line up yang baru. Itu begitu prihatinnya mereka terhadap orang Cina. Kan? Jadi siapa ni saya lihat line up itu merupakan kesedaran daripada apa yang Wan sebutkan, dan baru ni pun saya ada peluang untuk bertemu untuk berforum dengan individu paling kontroversial sekali dalam politik, YB Lim Kit Siang. Saya tanya dia kenapa dia tak ada dekat dalam line up baru. Dia kata dia dah tua dan bagi waktu. Itu pun dia kata orang masih tuduh dia kat belakang yang menyusun segala-galanya. Okay. Cuma apa kalau kita lihat line up pada Pakatan Harapan itu merupakan terjemahan terhadap mereka lihat Melayu masih dominan di dalam Pakatan Harapan tanpa mengabaikan isu-isu berkaitan masyarakat berbilang bahasa dan berbilang negara. Saya tak tahu, mungkin lepas ni kita boleh tanya kepada orang Pakatan Harapan ni cakap lah, kita boleh cakap itu saja. Cuma pada saya isu yang lebih besar bukannya isu bandar ataupun tidak. Kalau kita lihat isu kos sara hidup dan sebagainya, kita kena lihat kepada 2013. Pattern 2013, 2008, walaupun berlakunya kita panggillah tsunami bandar, tsunami Cina dan sebagainya, 52% pengundi yang layak mengundi adalah wanita. Dan daripada 52% ini, 70% wanita memberikan undi kepada BN. Terutama kepada UMNO. Tsunami kalau Pakatan Harapan hendak lakukan ialah tsunami wanita sebenarnya. Kalau mereka ingin mainkan isu yang berkaitan dengan wanita. Mereka yang jaga masak di rumah. Mereka yang jaga household. Mereka yang lebih terkesan. Sebab tu saya ingat dalam kita di Kedah, saya separuh Kedah, separuh Johor kan. Bila kita bual dengan orang kampung di Kedah, tanya makcik-makcik dan sebagainya, mereka dok komplain harga ikan mahal. Harga sayur mahal. Kan? Harga minyak naik. Dia tak perasan bila turun, dia boleh naik kan. Sebab dia pun naik motor kan. Itu. Dan kita jangan pisahkan bandar dengan kampung. Kita mesti ingat masyarakat Malaysia ini base-nya di kampung. Walaupun duduk bandar, walaupun duduk di Bangsa, walaupun duduk di lembah pantai, walaupun duduk di Damansara, tetapi ingat di hari raya mereka pulang ke kampung. Dan kesan hari raya, perhubungan di antara orang bandar balik ke kampung, ini impact sebenarnya. Ya. Jadi kalau Pakatan Harapan nak lihat, ingin buat tsunami, dia bukan tsunami Melayu semata-mata, tetapi tsunami wanita. Dan malangnya, kita pergi kepada Bersatu tadi. Ini kita kritik Bersatu sikit. Prof suka. Okay. Walaupun Bersatu 55% orang muda, tetapi hanya 30% saja ahli wanita. 70% lelaki. Dan kita lihat ramai 30% tu puteri. Dan dalam Bersatu tidak ada ikon wanita kat situ. Isu-isu di bawah Pakatan Harapan, macam kata Wan tadi, kena berjejak di atas bumi yang nyata, kena isu yang dekat dengan jiwa wanita. Cuma wanita ni saya pun tak tahu, mungkin lepas ni buat trend mengundi wanita, panggil orang wanita sendiri yang ceritakan. Saya rasa perlu ada formulasi yang baru. Mungkin di UiM ada buat kajian ni, kita boleh explainkan bagaimana untuk mengubah trend pengundian. Wallahualam. Okey. Prof, Dr. Azizuddin, kalau kita lihat ataupun DNA Barisan Nasional, mereka
selepas PRU 2008 dan juga 2013. Kita lihat seolah swing itu kepada undi Melayu Islam begitu dominan. Seolah-olah satu kegusaran di kalangan masyarakat bahawa trend mengumpulkan undi di kalangan Melayu Islam kepada UMNO itu satu perkara yang negatif sedikit, tidak melambangkan Malaysia. Kerana kita ada pelbagai kaum. Kita lihat MIC kalah teruk, MCA kalah teruk, apatah lagi BN terpaksa bergantung kepada Sabah dan Sarawak. Itu jelas dalam line up Kabinet Datuk Seri Najib. Jadi adakah trend begitu akan berlaku sekali lagi dan menggunakan isu Melayu Islam sebagai survival UMNO Barisan Nasional? Saya rasa hakikatnya begitulah. Sebab tumpuan yang diberikan sekarang ni oleh contohnya Barisan Nasional adalah pastikan undi Melayu tu dominan untuk diperoleh oleh Barisan Nasional. Dan realiti memang sokongan tu ada, khususnya di luar bandar dan khususnya di kawasan Felda contohnya. Jadi kita lihat bahawa macam Felda ada 52 kerusi Melayu di situ. Jadi nampak tumpuan BN itu memang ke arah untuk memenangi dan mereka nampak yakin untuk dapat undi itu. Juga di Sabah Sarawak. Sarawak saya rasa memang macam contoh saudara Fizi pun mengakui bahawa Sabah Sarawak memang susah pakatan untuk penetrate sebab dia dominan ada sokongan di sana Jadi kalau kita lihat pada itu, patternnya lebih kurang sama dengan pattern yang sebelum ini dan kalau kita lihat pada undi bukan Melayu pula seperti yang kita tahu bahawa pada tahun contohnya pada tahun 2013 dulu ramai orang bukan Melayu balik mengundi kalau di Singapura tu 500,000 penduduk Malaysia di Singapura balik mengundi dan macam Liu Chintong pun ada cakap dia kata dulu dapat 80% lebih sokongan tapi kali ini disebabkan ada fenomena political election fatigue ni kemungkinan dapat dalam 50 to 60% je jadi kalau itu berlaku dia sebenarnya menjejaskan sokongan Pakatan Harapan nantilah untuk election yang akan datang selain pada fenomena yang ada yang tak setuju Tun masuk sebab dulu kita lawan Tun sekarang ni Tun pula masuk kita macam otai reformasi pun dah shaky jadi itu keadaan itu berlaku. Jadi sebab ada orang Cina pun tak setuju Tun dalam pakatan jadi ini juga mungkin boleh menyebabkan undi pecah di situ Tapi saya nak menarik perhatian satu lagi berkaitan dengan orang muda Next election ni 70% pengundi adalah daripada golongan belia, umur 40 ke bawah Jadi nak menang election sebenarnya kena target orang belia. Itu sebab BN come up dengan TN50 punya agenda nak target orang belia supaya dapat sokongan orang belia. Sebab fence sitter orang atas pagar ni ramai orang belia probably dalam sekarang ni dalam 50 to 60% tu masih lagi tak buat keputusan lah. Tapi orang belia ni pun kita tahu bahawa mereka pun tak minat politik sangat dia banyak ikut-ikut je politik Jadi saya rasa nak kata BN tak ada orang muda bagi sokongan banyak kalau khususnya di luar bandar yang bagi sokongan. Termasuk juga contohnya macam dalam Bersatu dia ramai orang muda masuk Tapi dalam konteks ini saya rasa ingredients ataupun key tu nak menang election kena target betul orang muda. Yang mana saya tak nampak sangatlah Pakatan Harapan ni bergerak ke arah tu. Dia masih lagi nak stablekan keadaan parti dia, nak wujudkan nak daftar parti Pakatan Harapan ini Tapi agenda terusnya tak jelas lagi Jadi kalau dalam konteks ini saya rasa takut terlambat lah. Jadi kalau agenda tu tidak dibawa jadi tapi yang ini ada advantage kat BN sebagai incumbent government, jadi memang dia ada advantage untuk bergerak ke arah ini dan saya rasa dia akan gunakan strategi yang hampir sama macam dulu lah, mungkin ditambah baik lagi lah. Saya masih tak puas hati dengan jawapan ketiga ahli panel saya. Kerana tak panas lagi ni. Okey, Saudara Wan, realiti masyarakat ataupun Malaysia untuk kita gambarkan selepas untuk PRU ke-14. Kalau kita masih melihat trend-trend ini menjadi satu subjek utama dalam kita melihat isu yang akan diangkat dalam PRU ke-14, kita tak tahulah bagaimana rupa Malaysia. Wan agak idealisme dalam hal ini. Kalau dominasi Melayu berada dalam kepimpinan politik negara, kita gusar bagaimana rupa Malaysia satu ketika nanti. Bagaimana Sabah dan Sarawak, suara-suara Sabah Sabahan, Sarawak Sarawakian semakin lantang walaupun diperintah oleh Barisan Nasional. Felda
Speak Deposit Barisan Nasional UMNO, tetapi dengan isu besar melingkari FGV, Felda, orang Melayu Islam masih rasa Felda masih bagus untuk orang Melayu dan Barisan Nasional perlu diberi undi kepada Barisan Nasional. Apa nak jadi? Serwan. Apa nak jadi? Saya sebenarnya melihat kepada PRU ke-14 ni, bagi saya sesiapa yang menang sekalipun, saya tidak begitu optimis terhadap apa yang akan berlaku selepas pilihan raya. Dan I'm saying this with huge regret dengan komen yang saya akan buat ni. Kalau dilihat kepada trend yang berlaku sekarang, walaupun dah banyak tahun kita membincangkan tentang perlunya Malaysia lebih bersifat multicultural dalam sikap kita terhadap satu sama lain. Walaupun sejak pada 2009 bila Datuk Seri Najib mula menjadi Perdana Menteri, beliau membawa konsep satu Malaysia dengan niat supaya kita lebih menghayati kehidupan bersama sebagai masyarakat, sebagai rakyat dalam masyarakat yang majmuk. Tapi saya tak rasa kita menuju ke arah sebuah negara yang lebih harmoni berbanding sebelumnya. Realitinya ialah kita menuju ke arah lebih banyak perpecahan. Dan ini tidak dibantu oleh kegagalan parti-parti politik meyakinkan rakyat bahawa kita perlu mengubah sikap kita dalam melihat isu etnisiti dan agama dalam negara. Sebab itulah bagi saya, siapa-siapa yang menang sekalipun dalam pilihan raya akan datang, negara akan tercedera terlebih dahulu. Sebab in the lead up dalam kita nak mendekati pilihan raya yang akan datang ni, akan lebih banyak isu-isu bersifat bangsa, kebangsaan dan agama yang akan ditimbulkan. Dan ini hanya akan membawa kepada lebih banyak perpecahan. Kita tengok dalam dewan yang ada sekarang ni pun hampir almost everyone Melayu. Sebab apa? Sebab kita gagal menarik orang bukan Melayu datang. Tapi yang lebih malang daripada itu ialah dalam perbincangan yang kita buat, kita tidak berusaha pun untuk menarik orang bukan Melayu datang, sama seperti mana orang bukan Melayu tidak berusaha membawa orang Melayu dalam mereka. Dan malahan dia lebih pecah daripada itu. The Chinese tidak berfikir mengenai the Indians tidak berfikir mengenai the Malays. Masing-masing dia lebih terpecah. Dan saya lebih bimbang lagi kalau sekiranya persempadanan semula diluluskan oleh Parlimen dengan kawasan-kawasan parlimen yang baru yang lebih nyata lagi membahagikan pengundi di kalangan Melayu dan Cina terutamanya, we are really heading towards the wrong direction. Kita sama ada mungkin secara tidak sedar tetapi dengan sengaja membawa negara kita ke arah yang lebih banyak perpecahan, dan bukan saja berpecah tapi diinstitusikan perpecahan itu sehingga kita yang bercakap dari segi ideal ni pun terpaksa mengulas isu semasa berdasarkan isu agama dan bangsa. So bagi saya selepas PRU ke-14 ni kita akan berhadapan dengan lebih banyak masalah, siapa-siapa pun yang menang. Negara ni memang menuju ke arah perpecahan yang lebih teruk. Kita dan saya memang tidak begitu optimis, tapi di waktu yang sama I regret having to say that. Dr. Azizuddin, adakah parti-parti politik yang melihat isu ini satu-satu cabaran juga, terutamanya di kalangan parti besar Barisan Nasional, komponen mereka begitu besar, begitu banyak, China, India, etnik Iban, Sabah, Sarawak, PBB dan sebagainya. Adakah keutuhan Barisan Nasional ini akan terus utuh, ataupun apabila ada trend keputusan yang tidak menggembirakan mereka pada PRU ke-14, akan lihat bahawa rakan-rakan mereka akan mula mencari ataupun rakan-rakan baru yang lebih memberikan kelebihan kepada mereka, terutamanya rakan-rakan yang akan memberikan suara Malaysia, suara Sabah, suara Sarawak dan sebagainya? Betul Azizuddin? Saya rasa sebab Barisan Nasional bergerak secara tradisionalis kan, jadi dia apa yang ada dalam parti dengan komponen yang ada dia akan kekal. Cuma isu sekarang ni UMNO very dominant. Dan kelemahan yang ada pada Barisan Nasional banyak terletak pada komponen. Ya. Itu kritikan kita boleh bagi pada Barisan Nasional sebab MCA ada problem, masalah. Gerakan ada masalah, MIC ada masalah, dan beberapa parti politik Sabah Sarawak pun ada masalah. Kan? Internal konflik banyak berlaku. Kan? Jadi ini sebenarnya melemahkan BN. Kan? Dan menyebabkan sokongan banyak, contohnya orang Cina, India pun lari ke Pakatan. Rakyat sebelum ini dah mungkin Pakatan Harapan sekiranya tidak dikani dengan baik lah. Tapi saya rasa walaupun one very skeptical, takut Malaysia satu hari nanti kecil-kecil sebagainya,
Tapi nature politik memang selalu macam tu kan. Kalau tengok Donald Trump cakap memainkan isu-isu rasis atau memainkan isu-isu yang menghina orang lain dan sebagainya kan. Tapi mereka boleh settle down selepas election kan. Cuma saya hanya bimbang sebenarnya Malaysia boleh ke arah itu, cuma saya bimbang saya takut kalau kita politik ni kena rasional Saya bimbang takut orang Malaysia ni too emotional dengan too attached dengan apa yang berlaku kan. Jadi bila too emotional, jadi kita hentam menghina orang sebagainya, kata orang kafir dan sebagainya. It's not very good lah, tak sihat untuk politik Malaysia kan. Patut politik kita kena rasional dan boleh accept. Kalah pun kalah lah, menang pun menang lah. Tapi kita back together as a one nation kan. Jadi negara lain pun begitu keadaan berlaku kan. Kalau di UK baru ni election kan, keadaan berlaku ada hang parlimen kan. Tapi mereka boleh stabilize balik dan bincang isu national soft, isu-isu berkaitan dengan health dan sebagainya. Jadi saya rasa dalam konteks kita, kita patut dalam menuju ke politik matang. Kita tak sepatutnya too emotional dengan banyak-banyak isu tapi hakikatnya kalau kata politik yang ke arah kekananan ni ke arah melihat isu kaum dan sebagainya, memang fenomena yang berlaku di seluruh dunia sekarang ni. Itu di hakikat yang berlaku dan refleksnya memang sudah tentu kat Malaysia lah, yang memang kita memang institutionalizekan kita punya politik perkauman tu Jadi tak boleh nak lari pada itu. Cuma kita boleh try cuma yang menarik dalam konteks Malaysia, kita orang Malaysia saya selalu baik-baik kita tak sampai lagi nak berperang sama kita Kita tak melihat itu satu yang kondusif Kenapa kita tak lihat satu yang ke arah hala tuju untuk konflik sebab ini yang ini satu kajian yang kita boleh tengoklah. Negara yang mempunyai populasi middle class yang besar, tendensi untuk kucar-kacir, kudeta ataupun macam Arab Spring berlaku tidak akan berlaku di Malaysia. Sebab kita akan melihat faktor ekonomi itu sebagai jalan terpenting untuk selesaikan hal-hal berkaitan dengan masyarakat. Itu sebab kudeta berlaku kat Turki tak jadi. Dan Malaysia kalau ada, dia tak akan berlaku lah urusan besar-besaran dan sebagainya. Paling kuat pun mungkin macam bersih lah itu Jadi mungkin akan berlaku lagi dan sebagainya. Tapi tak akan berlaku krisis yang boleh menyebabkan Malaysia runtuh dan sebagainya. Jadi keadaan ini saya rasa menyebabkan, saya optimistik Malaysia akan makmur akan datang Tapi kita nak hilangkan politik perkauman dan sebagainya, saya rasa satu yang agak sukar selagi kita tak rationalize dalam pemikiran kita ke arah melihat masa depan lebih jauh dalam konotasi politik baru yang kita nak bangunkan lah. Okey, Dr. Mazli, adakah parti sebesar Barisan Nasional boleh reform cara dalaman untuk menentukan apa yang diperjuangkan oleh Pakatan Harapan itu ialah bukan menandingi tetapi senada dengan kehendak politik baru, dengan generasi muda, dengan masa depan negara kita. TN50 satu platform yang bagus untuk kita mendengar apa yang dimahukan oleh generasi muda melihat Malaysia pada 2050. Tetapi style ataupun cara politik lama itu bagaimana? Terlampau dinosaur sifatnya? Dia kalau kita lihat BN itu sendiri dan UMNO, dia sentiasa ada dinamisme, berevolusi. Dan dia akan bertukar apabila dia akan berubah, berevolusi walaupun tidak sampai tahap yang perfect apabila pembangkang kuat. Kalau pembangkang lemah macam tahun 95, dia tak akan tu. Dia akan banyak isu-isu. Ataupun bila tahun 2004, pembangkang lemah, mereka tak akan berubah. Pembangkang kuat, barulah BN berubah. Tapi saya rasa yang diharapkan oleh rakyat untuk BN berevolusi ialah untuk menjadi serba baru sebagai pembangkang sebenarnya. Kerana daripada itu mereka akan boleh bangkit dan menjadi BN yang betul-betul baru. Selepas itu untuk menjadi pemerintah, selepas mereka merasakan bagaimana menjadi pembangkang. Dan ini sebenarnya baik untuk rakyat. Kita lihat negara-negara maju yang disebutkan oleh saudara Wan, Prof tadi, bagaimana berubah di UK ataupun di US, Democrat Republic, Labour konservatif. Kenapa berlaku seperti ini? Kerana istilah orang putih jahat lah. Dia kata politik ni, dia kata orang politik dia macam Pampers, macam lampin. Dia kena selalu ditukar. Kalau tak selalu tukar, busuk nanti. Kerana apa? Power tu bila dia dah kuat sangat kuasa, dia akan tahu segala benda untuk rasuah salah guna kuasa.
Ini bukan di Malaysia saja. Ini satu dunia. Fenomena. Sebab itu kita perlukan penggiliran kuasa. Kita adanya sistem semak dan imbang. Kita perlu tukar. Ada orang kata kalau tukar selalu nak maju macam mana? Itu maju negara. UK maju, di Perancis maju dan sebagainya. Kenapa? Kerana wujudnya pembangkang adalah untuk memastikan kerajaan tidak akan menyalahguna kuasa. Mereka salah guna kuasa, mereka kena digantikan. Dan yang naik yang baru, mereka pun bukan malaikat. Akan tiba waktu mereka juga akan korup juga. Betul. Sebelum mereka akan korup. Sebelum mereka jadi teruk korup, kena digantikan. Dan sentiasa digantikan yang baru. Dan itu merupakan sebahagian daripada sunnah manusia itu sendiri. Ataupun dipanggil dalam Quran sebagai sunnah tadafuk. Kenapa wujudnya amar ma'ruf, nahi munkar dan sebagainya? Untuk memastikan kita sentiasa berubah dengan yang baru. Begitu kalau ada katakanlah Pakatan Harapan menang, kita tak nak ada perintah untuk 70 tahun macam kata Wan tadi. Kita bagi dia 2 penggal, 1 penggal cukuplah. Naik balik BN kan? BN pun kasih 1 penggal, 2 penggal, naik semula Pakatan Harapan. Jadi supaya anak cucu kita nanti mereka akan menjadi standing dengan negara-negara maju, akan bukan sekadar menjadi pengundi, tetapi menjadi pendesak dan menentukan hala tuju negara. Saya nak sentuh sikit mengenai apa tu, Saudara Wan dan Prof. Izzuddin mengatakan tentang polarisasi kaum, perpecahan kaum dan sebagainya. Betul. Saya tak mengharapkan untuk kita kaum-kaum berbeza agama dan sebagainya di Malaysia untuk bersatu dengan orang politik. Orang politik sentiasa fikirkan how to score points dan untuk mereka berkuasa. Itu hakikatnya. Yalah, mereka adalah dasar-dasar dan sebagainya. Tetapi yang nak menharmonikan, nak mengikat di antara kaum dan sebagainya adalah masyarakat seperti kita. Masyarakat medani seperti kita. Kita yang kena berperanan. Kita tak boleh harap parti-parti politik lakukan. Dan saya konsisten dengan benda ini. Di gereja saya katakan, di bangunan sebelah gereja yang saya diundang oleh Persatuan Gereja, saya katakan perkara yang sama. Diundang oleh orang parti politik, DAP pun saya katakan, dengan orang Melayu pun saya katakan, dulu dengan parti-parti yang mana, hatta kalau orang UMNO panggil pun saya akan cakap benda yang serupa. Iaitu, kita sebagai masyarakat sivil, kita sebagai rakyat yang kena mulakan. Kita tak akan dapat memahami satu sama lain jika orang Melayu hanya faham orang Cina melalui surat khabar Melayu saja. Orang Cina faham mengenai Islam, mengenai orang Melayu melalui surat khabar Cina saja. Tak. Kita kena ada engagement. Kita kena ada dialog. Kita kena, we need to talk to each other. Kita kena berbual. Sebab tu baru ni bila kita cakap dengan audiens di bangsa, saya kata, tak boleh audiens bangsa ni dia macam itulah, dia minum teh RM15, kemudian dia kata apa salah orang kampung, orang Melayu tak nak berubah. Saya kata, you tak cuba untuk faham orang Melayu punya mentality. You tak tahu orang Melayu nampak orang Cina dia takut, ingat Cina nak kuasai dia. Begitu juga Cina pula lihat orang Melayu nak bully dia semata-mata. Saya kata kenapa? Itu perception, itu prejudice. Kenapa berlaku? Sebab we never talk to each other. Turunlah ke kampung-kampung. Jangan duduk kat bangsa je, duduk kat Kota Damansara. Pergi ke kampung, berbual dengan mereka. Kita kena banyakkan program. Sebab tu, saya mempunyai kegusaran. Bagaimana sekolah-sekolah agama kita, lahir, masuk tadika Islam, sekolah rendah Islam, sekolah menengah Islam, belajar, pergi Mesir, pergi Madinah, pergi Jordan, macam saya lah kan, macam anak-anak saya gini. Kemudian balik sama dengan UIA, ngajar sekolah agama dan sebagainya, tak pernah mempunyai kawan orang bukan Islam. Tak pernah untuk duduk semeja makan dengan bukan Islam kecuali rumah terbuka yang dianjurkan oleh YB. Sebab YB kena buat rumah terbuka, kalau tidak orang tak undi tu. Barulah nampak Acong, Ramasamy, tapi waktu makan itu dia ada begitu artificial. Kita kena banyakkan program bersama. Sebab tu di dalam lingkungan kita ada sekolah Alamin YB Sa'ri. Kita orang muda teruskan legasi YB lah. Saya bawakan untuk pergi mana? Pergi buat program bersama dengan sekolah Cina. Buat bersama ke orang asli. Anak-anak kita ni mengajar bahasa Inggeris kepada orang asli, mengajar bahasa Melayu, belajar main basketball dengan Cina. Dan kita nak engagement. Ini satu teguran saya kepada Kerajaan Negeri Selangor lah. Baru ni saya ada berbual dengan rakan-rakan. Saya kata, Kerajaan Negeri Selangor sekarang ni bagaimana? Dia kata everything is okay except there's no cultural and arts. Culture and arts and sport inilah yang akan menggabungkan di antara rakyat sebenarnya. Dan ini kurang kita lihat. Saya tak nak tengok negeri lain sebab kita kat Selangor kat sini berbanding dengan Penang contohnya. Berbanding dengan Penang. Jadi pada saya culture and arts ini merupakan di antara ruang untuk kita bersatu, kita komunikasi dan
minta maaf saya terpaksa katakan kepada rakan kita yang bukan berbangsa Melayu, bahasa Melayu amat penting untuk kita medium komunikasi kat sini. Sebab itu saya bukanlah menjadi ultra Melayu, tetapi pada saya ini merupakan bahasa kebangsaan yang perlu kita kuasai untuk menjadi rekat ataupun pelekat di antara rakyat. Wallahu a'lam. Okey. Saudara Wan, sebelum saya buka pandangan daripada penonton dan juga pengunjung kita pada petang ini. PAS. Di mana kedudukan PAS? Di syurga, bukan? Dah, jawab dah, belum? Saya tak ada komen. Teruskan. Di mana kedudukan PAS? Tadi masa kita sembang tadi, sebelum kita mula forum, kita bincang sikit benda ni. Dan saya sebut bahawa kalau saya lihat sejarah saya sendiri menyertai PAS, saya mula terlibat dengan aktiviti PAS sekitar tahun 91, masa itu di sekolah menengah lagi. Form 4 masa tu rasanya. Form 5 mula ikut Usrah 92. 93, 94, 95 semua pergi ke UK. Saya terlibat dengan struktur PAS masa di UK. 97 confirm jadi ahli. Bai'ah lepas saya kira masa tu. Itu 97. Tapi kalau dilihat sebelum tu, kenapa saya mula tertarik dengan PAS? Sebabnya ialah PAS daripada awal lagi mengatakan bahawa mereka adalah gerakan Islam. Dan politik kepartian hanyalah salah satu daripada wadah yang ataupun alat yang digunakan untuk menyebarkan mesej Islam. Itu yang menarik orang macam saya pada tahun 90-an, awal 90-an dulu untuk menyertai PAS. Bukannya sebab dia boleh menang kerusi. Maka apabila sekarang PAS mengambil sikap bahawa kita bertanding, menang kalah tu lain cerita. Ramai orang apabila dia menganalisa PAS daripada lensa yang bersikap yang standard, yang lensa yang sama digunakan untuk menganalisa PKR, menganalisa UMNO, dia miss the point bahawa PAS ni bukan semata-mata parti politik yang nak menang pilihan raya. In fact, itu bukan semangat dia daripada awal. Jadi kedudukan PAS sekarang ialah dia ada agenda dia. Agenda dia ialah untuk membawa mesej Islam yang cara dia tafsirkan. Dan dia mengatakan bahawa kalau tak menang pun tak apa. Maka itulah kedudukan dia. Kedudukan dia, it has always been like that. Kemasukan golongan so-called professional sejak zaman reformasi dan mungkin sebelum tu awal sedikit, kemasukan so-called golongan profesional dalam PAS mewujudkan satu jangka masa lebih kurang 20 tahun, yang mana saya rasa itu bukan PAS yang sebenar. Saya daripada awal lagi saya dah kata bahawa orang-orang senyum dia. Bagi saya PAS has always been a conservative party. Dan usaha untuk membawa PAS kepada satu aliran yang lebih progresif will never work. Sebab ini bukan parti yang progresif, ini parti yang konservatif. Dan jangan kita lihat terminologi ini dalam kerangka judgemental. Dia perkataan konservatif, progresif, ini label-label dalam political philosophy yang biasa orang guna. Saya suka untuk lihat diri saya sebagai seorang yang liberal konservatif. Dan ya, tapi kita tak payah pergilah pasal political philosophy. Kita fokus ke PAS. So bagi saya PAS kembali kepada sifatnya yang sebenar sebagai parti yang konservatif yang melihat kemenangan dalam pilihan raya semata-mata sebagai satu alat untuk sampai kepada matlamat yang lebih besar. So tak menang pun tak apa. Orang yang menganalisa PAS dengan lensa yang sama digunakan untuk menganalisa parti-parti lain, they will miss this point. Sebab dia guna lensa yang salah untuk menganalisa parti seperti PAS. Jadi bagi saya, kalau dilihat dari segi kerangka Pakatan Harapan lawan Barisan Nasional, maka PAS akan menjadi spoiler. Sebab dia jadi orang ketiga. Jadi orang ketiga, maka bila ada 3 penjuru, confirm UMNO menang dalam kerusi yang ditandingi. Confirm Barisan Nasional menang lah. Almost confirm. Confirm lah UMNO menang. Barisan Nasional dan UMNO pun pandai. Bila dia tahu bahawa inilah dia lebih memahami PAS daripada Pakatan Harapan, maka dia akan menggalakkan PAS untuk jadi parti ketiga. So kalau saya duduk dalam UMNO, memang inilah sebiji strategi yang saya akan buat.
sebab saya faham PAS macam mana. Dan PAS pun dia kata tak ada masalah, janji dia bertanding, menang kalah, siapa nak menang, siapa nak kalah itu bukan hal dia. So itulah PAS. Mungkin di saat-saat akhir PAS akan membuat keputusan ke mana, UMNO ataupun Pakatan Harapan? Ada kemungkinan, saya tidak menafikan kemungkinan itu. Dan kalau sekiranya the politically rational people in PAS dapat mempengaruhi orang lain, maka mungkin dia akan pilih salah satu antara dua. Saya tak nampak sign itu lagi ke arah itu, belum lagi. Jadi saya rasa kita akan menuju ke arah 3 penjuru di banyak kerusi. Okey. Nak tambah Dr. Mazli kalau PAS ni dia sensitif sikit. Okey, silakan. Itu kata Nazri. Kata. Tak, saya terfikir bila sebut tentang 3 penjuru, tak kisahlah PAS dan sebagainya. Di Malaysia ini kita masih terikat dengan pemikiran politik blok. Ya. BN, Pakatan Harapan. Kalau di pusat, begitulah di negeri. Tapi hakikatnya, saya rasa selepas PRU 14, mungkin Prof pun setuju. Di peringkat pusat akan lain. Ya. Tapi di peringkat negeri, dinamism lain. Terutamanya kalau kita lihat di Kedah, di Selangor, dan Johor, dan Sabah. Ya. Jadi, PAS di Selangor, PAS di Kedah mungkin akan terpaksa membuat keputusan yang lain berbanding dengan PAS di pusat selepas PRU 14. Tak kisahlah PAS ataupun parti apa yang menjadi blok ketiga yang boleh memberikan impact. Kalau mereka ada kerusi yang boleh ditawarkan, dan pada waktu itu mungkin politik baru akan ke arah itulah. Dan sudah pun berlaku apa yang berlaku di Selangor sekarang. Oh betul, saya tak nampak. Pakatan Rakyat masih wujud. Betul. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan silakan untuk mengajukan kepada rakan-rakan panelis kita. Kita ada masa lagi. Mungkin saya ataupun tinggalkan soalan-soalan yang belum saya ajukan kepada ahli panel. Tuan-tuan silakan dalam silakan soalan yang ringkas, mudah difahami. Sila wawarkan anda daripada mana dan juga nama. Silakan. Ada mikrofon disediakan ke kiri dan juga kanan. Okey, satu di sebelah sana, ada dua. Silakan. Tuju kalau boleh tujukan kepada ahli panel yang mana Okey, silakan. Silakan puan. Ya. Assalamualaikum. Saya tak pasti nak tanya kat siapa, tapi saya tanya dulu. Tanya dia dua. Okay, basically nama nama Zakiah. Bila panel yang ketiga cakap pasal position PAS dan semangat keislaman ni kan, tak dinafikan banyak kebanyakan Muslim dia terikat dengan memperjuangkan ajaran Islam itu dalam politik, betul. Dan bila kita nak menganalisa PAS sebagai satu gerakan Islam yang tak kisah menang atau kalah, asalkan stick dengan Islam itu, adakah salah cara kita, lensa yang kita pakai untuk judge mereka, kerana mereka muncul sebagai mereka bertanding dalam pilihan raya, mereka adalah parti politik. Dan sebagai seorang Muslim, macam mana saya nak pandang, macam mana nak mendapatkan balance, memegang semangat Islam, tetapi ada strategi, adalah bergerak ke arah strategi kemenangan. Faham ke? Okey, faham. Dah faham. Okay. Boleh. Okey, silakan yang seterusnya, kita kumpul dulu soalan. Tuan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Anuruddin bin Haji Sulaiman. Saya daripada Zurich Takaful, Kelang. Saya nak tanya soalan kepada wakil PAS. Saya tak tahu adakah mendapat restu daripada Majlis Syura. Okey, soalan dia mengenai blok ketiga tu. Kan, kalau dia persetujui yang PAS dah mengaku nak jadi blok ketiga, secara tak langsung akan menjadi penyebab berlakunya 3 penjuru di Selangor, di Kedah dan beberapa negeri lain. Dan memberi ruang kemenangan majoriti saya rasa insya-Allah kepada Barisan Nasional. Jadi apakah rasionalnya PAS kalau jadi blok ketiga macam tu dan memberi ruang kepada BN, tak ke alang-alang tu baik bergabung terus dengan Barisan Nasional? Itu soalan saya lah. Itu cadangan dan juga rasionalnya insya-Allah. Saya sebenarnya orang muda, wakil orang muda, dan saya agak kecewa sebenarnya bila perpecahan berlaku dalam PAS. Itu je. Terima kasih Saudara Nuruddin. Assalamualaikum warahmatullahi Ada satu soalan lagi kita kumpul di ujung sana. Mikrofon, okey, kita bagi tuan di tengah. Silakan. Nama daripada mana? Saudara moderator, saya Haji Kamal daripada Ampang.
Saya rasa saya nak tanya soalan ini khusus kepada Wan Saiful lah. Dalam situasi dan kondisi yang ada, khususnya dalam real politik dan geopolitik Malaysia sekarang ini, adakah perlu first past the post diganti kepada undi popular? Apakah kesan dan impak kepada dominance serta agenda Melayu jika sistem ini dirubah? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tepat soalan tu. Okey, kita teruskan pada soalan Wan Saiful untuk respon. Yang last kali ni yang paling senang. First past the post. First past the post. Saya lebih prefer sistem proportional representation. Proportional representation ni adalah pengagihan kerusi berdasarkan peratus undi yang dimenangi. Tapi dalam proportional representation dia ada banyak sistem-sistem, subsistem dia. Saya tak nak pergi yang detail sangat, tapi yang pentingnya bagi saya lebih bagus kalau ada proportional representation, PR, tetapi mengekalkan pertalian di antara orang yang dilantik, wakil rakyat dengan kawasan. Jadi saya tak minat sangat sistem PR yang based on list. Jadi dia tak ada konstituensi. So saya lebih prefer kalau ada PR tapi ada konstituensi. Ada nama dia tapi saya tak nak pergi kepada yang terlalu ni lah. Okay? Tapi ini membawa saya kepada komen yang disebut tadi oleh Dr. Mazli bila peringkat awal tadi, bahawa realitinya kita first past the post. Jadi dengan sistem first past the post yang kita ada, debate kita akan berterusan macam ni lah. Betul. Pakatan ke barisan sampai 20 tahun lagi. Nak tukar jadi PR ni dia takkan, bukannya menang pilihan raya terus boleh tukar. Siapa-siapa menang pilihan raya pun saya rasa paling kurang 10, 15, 20 tahun baru boleh tukar. It's a very big step in making a change. Sebab rakyat tak faham sangat apa ni perbezaan first past the post dengan PR. Mengenai soalan Encik Zakiah, PAS adalah parti politik, macam mana nak sebar Islam kalau tak menang dan sebagainya. Again, this is a matter of views. Okey, dan di sini berbezanya pandangan saya dengan ahli PAS biasa. Ni langkah-langkah ke arah dipecat. Secara langsung bahaya ni. So macam mana nak sebar Islam kalau tak menang? Okey, sekali lagi ada perbezaan di antara mereka yang bercakap sebagai ahli PAS yang detached from the political reality dengan orang yang melihat suasana semasa. Dan suasana semasa ni pun bergantung pada soalan yang ditanya tadi. Blok ketiga setuju tak, alang-alang tu baik join UMNO terus. You see, the argument is, kalau tanya dengan orang PAS, bertanding tu pun dah dakwah dah. Bertanding tu pun dah menyampaikan mesej Islam. So menang atau kalah itu bukan urusan kita. Dan bila bagi argument macam ni, ini yang bila kita nak mula berbincang mengenai siapa menang, kalau sekiranya itulah attitude yang diambil oleh PAS, maka timbul alasan, timbul hujah bahawa kalau perangai macam tu baik sokong UMNO terus. Tapi sebab apa timbul hujah itu? Sebabnya ialah kita dah set pandangan bahawa yang lebih baik ialah pakatan. Nampak kan? So saya ni yang payah ni macam mana? Pandangan macam ni saya problematik sikit, sebab bagi saya dia tidak hitam putih. Bagi saya, dan saya pernah sebut atas pentas ni juga selesa sebelum ni, bahawa Barisan Nasional UMNO is not the devil, pakatan not angels. Nampak, Barisan Nasional dan UMNO ni dia bukan iblis, dan Pakatan Harapan bukan malaikat. Masing-masing ada kelemahan, masing-masing ada kekurangan. Perbincangan kita sekarang dia terlalu superficial sehingga kita terlupa bercakap mengenai apa dasar yang ditawarkan oleh kedua-dua pakatan, kedua-dua coalition. Bila kita masuk ke topik dasar, maka sudah pasti ada yang baik di kalangan Barisan Nasional, sudah pasti ada yang baik di kalangan Pakatan Harapan. So, as someone yang cuba untuk duduk secara agak independen, di sini saya tidak bersetuju dengan PAS, dengan sikap yang dibawa oleh PAS. Yang mana dia ambil sikap macam penganalisa politik. Nampak? Dia parti politik, dia bersikap macam NGO. So saya boleh cakap macam ni.
Saya boleh sebab saya tak bertanding. Bagi saya siapa-siapa menang pun tak apa, asalkan governance bertukar, asalkan polisi jadi lagi baik. Siapa-siapa menang pun saya akan tolong, saya akan bagi pandangan, saya bagi idea dan sebagainya. Tapi sebagai parti politik, dia tak boleh perangai macam NGO. Parti politik dia kena fikir siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah kalau dia bertanding sama. Dan jadi bagi saya ada kesilapan strategi dalam PAS sekarang, dan kesilapan strategi macam itulah yang seterusnya menjurus kepada wujudnya parti baru yang dinamakan Amanah, sebab ada kegagalan di peringkat pimpinan atasan PAS dalam mengurus perbezaan pandangan sehingga orang yang memberi pandangan berbeza dengan the top leader in the singular not in the plural, with the top leader ni habislah ni berbeza pandangan, maka sama ada either you're with me or you're against me. Dan ini bagi saya sikap yang salah dalam PAS. Dan inilah yang akan membantu kemenangan Barisan Nasional. Whether you like it or not, orang Barisan Nasional akan suka, orang Pakatan takkan suka. So bagi saya, I'm stating an obvious fact. Sikap PAS memberi faedah kepada Barisan Nasional. So sama ada tuan-tuan suka atau tak suka, that's for you to judge. Tapi itulah realitinya. Prof. Dr. Azzuddin nak tambah? Ya, saya nak respon sikit. Cuma saya senang sikit kot, saya bukan ahli PAS kan, jadi tak kena apalah. Kan? Jadi saya boleh komen banyak-banyak sikit kan. Okey, PAS sekiranya itulah, kalau dia kata as long as agenda Islam ditegakkan, PAS tak perlu bertanding, tak apa. Kan? Ataupun PAS apa ni, sebab itulah saya tak boleh, tak tahulah kalau PAS tu sebagai parti politik, sudahnya parti politik berperanan untuk mendapatkan kuasa. Tapi kalau peranannya hanya nak menegakkan agenda Islam, saya rasa tak perlu jadi parti politik pun boleh. Kan? Jadi dan juga saya pun ada buat kajian tahun 2014 dulu tentang Islamization policy, polisi Islamisasi yang dilakukan oleh kerajaan. Sebenarnya agenda yang PAS bawa semua kerajaan UMNO dah laksanakan, sedang buat. Kecuali mungkin hudud lah yang tak ada. Jadi kalau itu yang dijadikan agenda, makin lama saya nampak PAS makin tak relevan. Sebab apa nak diperjuangkan, sebenarnya UMNO sendiri pun dah laksanakan agenda Islamisasi, dan juga bajet terbesar kerajaan pun datang kepada agenda Islamisasi ini. Balik pada soalan blok ketiga, tadi pun saya ada sentuh di awal tadi. Sistem yang nak diwujudkan Malaysia ni dengan pendaftaran nanti Pakatan Harapan ialah sistem two party coalition system. Bukan macam two party system di barat, di ini, coalition system. Jadi kita wujud coalition dulu sebelum election. Jadi kalau wujudnya Pakatan Harapan ni dia ada two coalitions kan. Jadi kalau PAS nak jadi blok ketiga, saya ingat satu pandangan daripada pengarah strategik PAS, Dr. Zudi Mazuki, dia kata PAS nanti jadi kingmaker. Dia akan tentukan kalau ada hang parlimen atau parlimen tergantung. Kan? Realitinya konsep tu party coalition system takkan berlakunya hang parlimen. Sebab choice ada dua. Kalau parti mati, kalau macam di barat dia mati party system, di banyak parti memang tak dapat majority 50%. Jadi itu terpaksa create coalition, dan kadang-kadang kingmaker tu parti menang ketiga. Tapi dalam konteks politik Malaysia yang tu coalition party system, impossible, mustahil akan berlakunya third party yang boleh jadi kingmaker. Jadi kalau PAS duduk sebagai blok ketiga, hanyutlah. Akan jadi tak relevan. Jadi itu hakikat yang PAS kena fikirkan. Kalau lebih dekat dengan Barisan Nasional, masuk Barisan Nasional lah. Kalau lebih dekat dengan Pakatan Harapan tu. Tapi hak tetap di tangan PAS ni lah untuk hala tuju masa depan. Tuan Mazli, tambah. Ada. Cukup. Okey. Kita buka lagi, mungkin 3 lagi soalan. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Di tengah, di belakang dulu, puan-puan di belakang dulu. Mikrofon, okey. Silakan. Okay, Assalamualaikum, nama saya Anfar Saari. Tadi saya tertarik dengan pandangan Dr. Mazli tentang kemungkinan untuk memenangkan Pakatan Harapan adalah formula tsunami wanita. Adakah kemungkinan seperti di Amerika Syarikat penggunaan black ops di mana menakut-nakutkan? Sebab sekarang kita menghadapi suasana political fatigue ataupun kelesuan di mana masyarakat terutama wanita langsung tidak ambil kisah tentang apa yang berlaku di tanah air.
Jadi mungkin tidak di Barisan Nasional, mungkin tidak di Pakatan Harapan, satu kelompok besar yang tidak ingin memilih mana-mana pihak yang akan meneruskan status quo Barisan Nasional pada pilihan raya akan datang. So apa komen Dr. Mazli ataupun Saudara Wan Saiful juga. Terima kasih Puan. Seorang lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama Muhammad Ikram bin Abdul Halim, boleh panggil Ikram. Jadi soalan saya nak mengambil beberapa petikan daripada buku From Dictatorship to Democracy. Tapi walaupun di Malaysia mengamalkan demokrasi, tapi disebabkan Barisan Nasional sudah merintah agak lama, jadi kita boleh katakan dia sebagai diktator lah. Dan kalau kita lihat kepada masyarakat awam, mereka ini memang bila dengar daripada ahli-ahli politik daripada Pakatan Harapan sendiri, memang diorang tertarik. Tetapi bila mana jauh dalam sudut hati diorang ni, diorang takut akan perubahan. Kan? Seperti mana dalam buku tu dia cakap, dia bagi contoh di negara Greece kalau tak silap pada awal tahun 2000. Mereka ni daripada satu kumpulan nak jatuhkan kumpulan yang sedang memerintah, kemudian kumpulan memerintah ni jatuhkan balik kumpulan yang baru nak memerintah tu sebabkan diorang punya sistem tak berapa bagus kan. Tapi jadi kat sini saya nak utarakan soalan bagaimana kita nak merubah persepsi masyarakat yang menganggap pemerintahan yang sudah lama ni lebih baik daripada pemerintahan yang baru disebabkan dia takut risiko yang bakal dia hadapi kan. Sebagai contoh yang saudara Wan Saiful sendiri dia kata tak kisah mana-mana parti punya menang, yang penting dasar yang orang buat itu memberikan kelebihan kepada rakyat. Terima kasih Ikram. Satu lagi soalan pada Tuan baju batik, silakan. Assalamualaikum. Siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Halim. Saya ingin bertanya sedikit ya. Kita ni bercakap tentang kata mengata. Orang lemas menengok keadaan orang Melayu sekarang. Termasuk ada UMNOS daripada Washington tahun 66 lagi ya. Dihantar oleh Tuan Razak ini memastikan bahasa Melayu daripada darjah 1 sampai ke universiti. Itu Tuan Razak. Tahun 55, akhir tahun 55 dia dah pergi ke Balai Pustaka di Indonesia mendapatkan istilah dan bahasa Melayu sekarang ni dah sampai habis 12 juta. Lebih daripada 12 juta aliran Melayu, dan kita telah pun mengantar ratusan ribu aliran Melayu ni seberang laut, termasuk yang di depan sana non. Tak ada pesalahnya bahasa Melayu. Kenapa sekarang ni kerajaan berdolak-dalik dalam hal ini? PPSMI mengakhirkan dengan bahasa Melayu, orang Melayu jadi mangsa 2.7 juta gagal, sehingga kan universiti kita sekarang ni tak cukup orang aliran apa namanya mathematics, sciences, all the sciences, math subjects ya. Dasar kerajaan sekarang tak terima DLP pula. Daripada utara ada 17 orang yang mengaku pada kami, mengatakan kami macam mana nak mengajar dalam bahasa Inggeris when we had 9 F9 ya. Minta tukar tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, tak boleh. You go all the way there. Jahanam lagi ke tidak orang Melayu nanti. Kita sama-sama gaduh. Luka melukai satu sama lain. Orang lain dengan UEC-nya, tuntutan UEC-nya supaya dia terima UEC. You tahu tak UEC itu silabus mana? Dia bukan silabus kita, silabus turun ke China. Tengok buku-buku dia orang. Anak saya mengajar sekolah Cina. Dan seorang lagi mengajar sekolah Melayu. Bagi contoh. Perbezaan mengajar sekolah Cina dengan sekolah Melayu. Kedua-duanya TESOL, major. Seorang daripada IPT di sini, seorang lagi daripada Australia. Soalan Tuan, silakan. Ya. Soalan. Saya nak tanya, apa dasar kita? Okey, terima kasih. Bincangkan tentang dasar-dasar tu. Jangan nak bergaduh sama-sama sendiri orang Melayu. Terima kasih Tuan Fauzi. Ya. Akhir sekali yang depan ni. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak terus pada soalan. Saya orang kampung yang turun ke kampung, melihat politik kampung. Hari ini isu yang paling besar pada orang kampung adalah harga barang. Andai kata Barisan Nasional, saya orang politik,
Andai katanya orang Barisan Nasional UMNO dapat menyelesaikan masalah kenaikan harga kampung ini, saya yakin dan percaya Barisan Nasional akan win. Ini masalah. Orang kampung tuan, dia tak tahu dengan DOJ. Orang kampung dia tak tahu dengan 1MDB. Macam kita di Pekan ni kita tahulah. Tapi masalahnya kalau barang mahal, macam mana? Ya. Itu yang orang tanya saya. 2 orang sudah saya berceramah di satu tempat. Mereka tanya saya, Datuk, macam mana nak menyelesaikan harga barang? Ini masalahnya. Saya rasa masalah harga barang GST ni kena kaji balik. Saya akan bercakap dalam satu forum lagi. Saya minta dikaji balik GST ni. Ini tak boleh. Pada saya tak boleh. Banyak yang memanfaatkan kepada orang seperti saya ni lah, orang susah ni. Terima kasih. Terima kasih, Datuk. Okey, kita mulakan Dr. Mazli nak respon mana-mana soalan. Tegur pada Datuk. Saya rasa betul. Itu concern utama. Sebab tu tadi saya dah sebut dan saya sebut 2 kali pasal tentang kenaikan harga barang, tentang GST, tentang apa kos sara hidup, dan perkara yang penting je yang kita kena lihat, kerisauan orang kita tentang lambakan pekerja asing sebenarnya. Yang ambil pekerjaan mereka, ambil perniagaan mereka, bukan setakat pekerjaan, dulu pekerjaan. Sekarang ni perniagaan pun banyak dikuasai oleh orang asing kan. Bukan setakat kat Kuala Lumpur, kita pergi kat Johor. Johor terkejut, mana kampung dan berkata tempat. Dan ini concern, sebab tu kalau invoke mungkin mereka ada salah method dan sebagainya, tetapi saya rasa concern terhadap 3 isu itu real. Kita boleh pergi kat Johor, tak perlu invoke pun, kita pergi tanya orang, hakikatnya 3 isu utama. Di sini dan di kampung sendiri. Kampung, orang kampung makan ikan, makan sayur. Dulu tanam juga, sekarang ni semua dah beli kat pasar kan. Dah makan kat kedai. Dulu biasa kalau kita balik ke Kot Diang apa, di rumah masak sendiri kan, lah ni banyak kedai. Dan harga naik, orang risau. Sebab bagi mereka, mereka terpaksa bayar lebih. Dan bila harga naik, gaji tak naik. Bila gaji tak naik, maksudnya apa? Akan berlaku inflasi kat situ. Dan bagi orang muda, isu rumah. Rumah mampu milik. Walaupun sekarang ni, yalah, BN agak cakna dengan buat banyak projek dan sebagainya. Tapi hakikatnya, isu ni dah lama di kalangan mereka yang lower middle class. Mereka tak boleh nak pergi rumah PPR. Kan? Tapi mereka terpaksa beli rumah dan tak mampu nak beli rumah kat situ. Okey. Kembali pada soalan apa ni saudari Anfal tadi tentang black ops tadi, dia bahaya itu. Bahaya post pilihan raya. Kita lihat dekat US sampai sekarang ni, mereka punya insiden apa tu Islamofobia meningkat. Dia tak akan berakhir kat pilihan raya. Jadi kalau kat Malaysia kita nak memperjudikan nasib hubungan kaum, hubungan agama sampai terpaksa korbankan suatu pilihan raya, kita akan menyaksikan ruang-ruang kelam di masa akan datang dalam hubungan kaum. Dan pada saya sebagai rakyat, saya tidak bersedia. Sebab tu pada saya, bagi masyarakat sivil, kita kena letakkan sesuatu. Kita bagi orang politik, no, whatever you want to do, jangan gadaikan hubungan kaum, hubungan rakyat, hubungan antara agama. Terlampau bahaya sangat. Kita tak mau insiden. Kita lihat dekat Perancis. Walaupun Perancis mereka gunakan blackout tapi gagal. Macron menang. Tetapi kesan daripada kempen perkauman sampai hari ini banyak insiden. Di Belanda contohnya dan beberapa tempat yang lain. Belanda gagal. Di UK mereka gunakan tapi gagal. Gagal dalam pilihan raya. Tetapi yang paling penting dekat situ kesan selepas pilihan raya. Sebab tu jangan gunakan sesekali. Bagaimana wanita? Wanita memang betul. Saya tak nafikan ramai agak kurang cakna dan tak cakna pun apa yang berlaku. Betul lah kata Datuk tadi, DOJ, 1MDB, susah nak sebut lah. Susah nak sebut. Tetapi kita mesti ingat, high turnout voters are women. Yang paling banyak keluar mengundi, beratur, sanggup panah-panah pun adalah wanita. Walaupun mereka tak cakna. Jadi kita tahu mereka akan undi siapa. Mereka akan undi status quo. Tetapi jikalau Puan Anfal ni anak kepada YB Sa'ri, Awan, Amanah. Kalau Awan ataupun Amanah dan wanita PH hendak kempen, ialah isu sara hidup. Dan bagi BN pun kalau nak tepis mereka punya kempen pun isu sara hidup, tetapi bagi BN mereka kena guna lain punya ball game. Sebab mereka yang menyebabkan harga naik. Jadi mereka kena turunkan. Itu cabaran lagi besar sebenarnya. Dia orang pun kalau ada naik nanti gunakan itu juga nak lawan apa. Okey, dan dekat sinilah kita lihat wanita bagaimana UMNO
macam kata Prof. Azzuddin tadi, masih appealing ataupun masih berada dekat hati orang-orang wanita, terutamanya di warga kampung. Kenapa? Ya. Harga naik dah bagaimanapun, tapi kalau kenduri kendara, mereka ada kat situ. Ya. Mereka anak nak pergi nak pergi belajar apa semua, YB kasi RM50. Itu dia ingat sampai anak dah grad nanti. Anak dia masuk PH, dia akan ungkit balik. Dulu YB UMNO bagi kau RM50. Nak derhaka kau. Dia rasa guilty kan. Itu mentaliti dia. Sebab itu, ini dia panggil apa? Grassroots politik. Yang ada grassroots politik, nak tak nak, itu PAS. Tapi PAS grassroots politik dia mungkin tak bagi RM50, dia bagi RM10. Bukan YB kan. Cuma dia ada added value dari segi agama. Dia baca bismillah sebelum bagi RM10. Dia baca bismillah. Dan dia bacakan doa. Kan? Tak, ini reality. Okay. Dan juga semangat 46. Sebab tu tahun 90 dulu semangat 46 boleh ambil undi orang kampung, orang Melayu sebab apa? Mereka grassroots politik. Dan hari ni kita lihat yang grassroots politik, minta maaf YB, Amanah ni saya pernah interview lah. Apa komen orang-orang, ni orang Johor saya tanya, dia kata, Amanah ni bagus. Orang-orang dia profesor, doktor, lawyer dan sebagainya. Tapi hidupnya dekat atas. Dia tidak di bawah bersama rakyat. Memang dia ada kempen, tetapi tidak hidup bersama dengan rakyat. Yang ada kat bawah ni siapa? Orang UMNO, dan hari ni bersatu. Sebab bersatu itu daripada UMNO punya tu. Sebab tu tak boleh undermine bersatu punya pengaruh. Mengenai bahasa Melayu, betul Datuk tadi saya sokong. Saya walaupun latar belakang pengajian saya bahasa Arab, kemudian bahasa orang putih kan. Tapi pada saya bahasa Melayu ni penting. Bukan apa? Kita pergi ke negara-negara maju. Contoh di Jerman, contoh di UK, di US dan sebagainya. Orang nak jadi warga negara. Orang nak minta PR ataupun orang asing, mereka kena ambil kelas bahasa Inggeris. Kena ambil kelas bahasa Jerman. Mereka tak akan jadi warga negara kalau tak boleh berbahasa dengan bahasa kebangsaan. Dan tuition percuma. Dia berikan percuma. Kita kat sini, sejauh mana serius kita nak mertabatkan bahasa Melayu, ada tak kelas-kelas tuition percuma untuk Bangladesh, untuk expatriate lah. Untuk expatriate dan sebagainya, tak ada. Hatta untuk warga negara kita yang tak bercakap bahasa Melayu pun tak ada. Kita sebut isi dan sebagainya tadi, yalah bayangkan, tadi kita kata sekolah agama, sekolah Cina serupa juga. Sekolah tadika sekolah Cina, sekolah rendah sekolah Cina, sekolah menengah sekolah Cina, mesti masuk Singapura ataupun Taiwan, balik duduk dalam kelompoknya. Kalau duduk Johor Bahru lagi teruk, lihat TV Singapura, ataupun kalau duduk kat KL pun dia tengok Astropel kan? Jadi bila waktu untuk bercakap bahasa Melayu? Jadi pada saya perjuangan bahasa Melayu kena serius. Kalau kerajaan tak boleh pun, saya rasa sebagai rakyat, sebagai pejuang-pejuang bahasa, sebagai seniman-seniman, inilah perjuangan kita. Dan bagi PH, pada saya kena perjuangkan bahasa Melayu ini. Dan satu yang terakhir, tadi disebutkan tentang agama, tentang Islam. Saya sebenarnya agak kecewa dengan pada mutakhir ini, wacana agama ataupun diskurs agama kita dibentuk dengan dua kerangka. Pertama, kerangka politik. Orang politik gunakan agama, semuanya dia akan kaitkan dengan politik. Ini tak sihat. Kenapa? Akhirnya kita dibentukkan dalam pemikiran apa yang orang politik nak. Dan yang keduanya, wacana agama kita dibentukkan oleh apa? Dibentukkan oleh, saya minta maaf, tempat saya cakap ni, perkara-perkara khilaf, perkara-perkara ritual, perkara-perkara remeh. Kau Wahabi, kau Syafi'i, kau ini begini. Label-label ini yang tak membantu pembangunan agama pun. Berbanding pada tahun 90-an. Kalau kita ingat pada waktu itu, ini gabungan lah Tun dan juga Anwar Ibrahim pada waktu itu, bicara agama tentang apa? Masyarakat madani. Bicara tentang ketamadunan. Bicara tentang Islam sebagai penyelesaian kepada masalah kemiskinan. Islam sebagai pemacu kepada kebangkitan tamadun. Jadi kita lihat dialog yang berlaku pada waktu itu. Dialog tentang agama sebagai pemangkin ekonomi sebagainya. Dan sehingga pada waktu itu kita yang orang-orang muda pun, bila bicara tentang Islam, kita tak bicara perkara yang titik bengik, yang memecahkan orang satu surau, orang dalam keluarga ini pecah. Bincang apa? Dia ni baca kunut, dia ni tak baca kunut. Dia ni buat kenduri arwah, dia ni tak itu. Ini saya tak nampak kenapa isu yang macam itu memecahkan. Lagi teruk kalau isu agama dibawa dalam politik. Kan? Jadi pada saya, wacana agama ini harapan kepada orang ni lah, pihak autoriti agama, kepada JAKIM dan kepada pemimpin-pemimpin politik, kalau boleh kembalikan wacana agama kepada agama yang menyegarkan.
Agama yang bukan menjadikan orang stressful. Agama bukan yang mengkelaskan orang, kau masuk neraka, kau masuk syurga. Tetapi agama yang memberikan harapan kepada semua. Menggembirakan orang yang susah, memberikan harapan kepada orang yang sedih, dan memberikan makna kehidupan kepada mereka yang sudah muak dengan hidup. Kita tak mahu agama yang memberikan orang hidup ni lagi stres untuk hidup. Kan? Sebab apa? Sebab ada orang akan kata kunci syurga pada tangan aku. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Dr. Mazli. Prof. Azizudin. Saya rasa isu harga barang ni kan, saya pergi kepada soalan terakhir tadi lah. Saya rasa setiap election akan naik isu ni. Kan? Dia tak lari. Kan? Jadi, dan dimainkan oleh ahli politik lah. Kan? Tapi kalau kita masa Tun Mahathir masih lagi pada menteri dan berkenaan kawasan 2020 lagi beberapa tahun, 3 tahun lagi kan, tahun 2020 nanti kita akan jadi negara maju kan. Tak terfikir kita bahawa negara maju, kalau tengok negara dekat pun cukup lah Singapura punya mahalnya harga properti, rumah, barang sebagai di sana kan. Jadi dalam konteks ini sebenarnya kita kena expect bahawa harga barang akan naik kalau kita melarah menuju negara maju. Sepatutnya persoalan yang kita nak bangkitkan bukan persoalan harga barang naik. Persoalannya kenapa pendapatan kita tak naik. Itu soalannya. Jadi bukan tak naik, ada naik. Tahun-tahun government dia naik, every year increment tu ada kan, tapi masih lagi tak equal dengan kenaikan harga barang lah. Jadi itu kena diambil perhatian lah oleh kerajaan lah dalam konteks itu kan. Tapi barang akan naik kan. Macam GST kan, kita tahu lah GST ni isu yang hangat dibincangkan dan juga memang ada kelemahan. Dan kerajaan sendiri berakui memang ada kelemahan dari beberapa segi dan penambahbaikan akan dilakukan. Cuma isu GST ni macam Pakatan Harapan dia kata kalau dia minta dia nak hapuskan GST. Dan GST pula memang jadi sumber pendapatan negara sekarang. Jadi kalau nak hapuskan GST, apa alternatif? Tak dinyatakan. Nyatalah alternatif kepada GST kan. Jadi dan GST pun dibentuk sebab bila harga barang petrol jatuh kan, kita sebab pergantungan kita kepada petroleum tu sangat besar. 40% sumbang pendapatan negara daripada petroleum. Dan sekarang ni dengan GST ada dapat dikurangkan kepada jadi 13%, 15% situ je. Jadi kebergantungan kita pada minyak tu dah kurang. Ya, jadi itu tujuan GST. Walaupun memang dia agak membebankan lah, beli barang pun kena tax dan sebagainya. Jadi kalau Pakatan Harapan nak naik, carilah alternatif apa dasar yang sesuai nak ganti dengan GST. Kalau tak ada, memang still GST is the best choice kan. Okey, soalan ke seterusnya pasal Melayu, bahasa Melayu. PPSMI ni Tuan Mahathir perkenalkan kan. Jadi kalau dalam Pakatan Harapan tak tahulah dia nak bawa agenda PPSMI ni kan. Jadi maksudnya mereka kena caution lah apa dasar Pakatan Harapan lepas ni. Sebab kalau nak mempertabatkan bahasa Melayu bahasa Melayu tu perlu diberikan perhatian di samping English pun penting sebagai jalan ke arah kita pergi negara maju tu penting English kan. Engagement kita dengan negara luar dan perhatian negara luar pada kita pun contohnya company luar yang ingin melabur di Malaysia, kelebihan yang ada pada Malaysia skill worker dan bahasa Inggeris kita rakyat Malaysia boleh cakap. Jadi berbanding kalau dia nak invest ke Indonesia ataupun China sebagainya jadi maksudnya ada kelebihan yang ada di Malaysia itu yang menyebabkan mereka nak invest di Malaysia dan kadar pelaburan sekarang ni dah makin meningkat. Tapi dalam sama kita faham bahasa Melayu kena dipertahankan, dimartabatkan dan siapa nak championkan agenda ni? Ini kena difikirkanlah kan. Ya memang saya rasa so far UMNO membawa agenda ni tapi kalau Pakatan Harapan juga nak bawa agenda ni, Tun kena fikirkan, Tuan Mahathir kena fikirkan bahawa agenda PPSMI tak seharusnya diteruskanlah. Tak tahulah kalau dalam Pakatan Harapan nak bawa agenda yang begitu juga saya rasa saya rasa itu saja kot sekarang ni pendek je. First kali memang isu kos sara hidup tadi. Orang susah jarang pakai tie tu. Isu kos sara hidup ni saya setuju ini isu yang besar dan sebenarnya kalau kita betul-betul nak supaya kerajaan mengawal harga barangan, kerajaan mengurangkan kos sara hidup, jawapan untuk pilihan raya akan datang clear. Kalau itu sahaja yang kita nak, maka jawapannya pilihan raya akan datang undi pakatan.
Simple, sebab pakatan sahaja menjanjikan akan membatalkan GST. Pakatan menjanjikan untuk menstabilkan harga minyak. Ini janji yang dah dikeluarkan masa pengumuman mewujudkan pakatan. So kalau itu yang kita betul-betul concern, kalau itu yang rakyat nak, maka bagi saya jawapannya amat senang. Yang confirm akan membatalkan GST ialah pakatan. Maka undi apa yang kita nak. Tetapi tindakan tu sebenarnya berkait dengan soalan yang ditanya di belakang tadi mengenai ketakutan rakyat untuk berubah. Yeah. So dia tidak semudah tu, walaupun isu kos sara hidup memang betul memberi impak kepada masyarakat, tetapi yang mempengaruhi cara rakyat keluar mengundi, dia jauh lebih besar daripada apa dia nak semata-mata. Faktor ketakutan mula datang. Dan ketakutan ni biasanya ialah benda-benda yang kita tak faham sangat. Disebabkan dah banyak kali kata saya ni ahli PAS, so saya nak bagi contoh mengenai perpecahan antara PAS dengan amanah. Just sebagai contoh ringkas mengenai betapa kita tak berapa faham antara satu sama lain. Di kalangan orang yang menyokong amanah, berapa orang yang betul-betul tahu, ataupun di kalangan orang yang menyertai amanah dan menyokong amanah pada luar tak jadi ahli dan sebagainya, berapa orang betul-betul tahu kenapa amanah ditubuhkan dan terpaksa keluar daripada PAS? Ini perbezaan fikrah, perbezaan ideologi dalam mereka yang mengamalkan sistem politik Islam ataupun memperjuangkan politik Islam. Dalam sistem politik Islam, daripada azali lagi memang ada orang yang berfikiran konservatif. Dan ini satu sekolah pemikiran yang valid, yang memang akan wujud, telah wujud dan akan continue untuk wujud. Di waktu yang sama, ada juga satu sekolah pemikiran lain yang bersifat lebih progresif. Terminologi yang lebih tepat ialah dia neo-konservatif, tapi saya tak nak pergi detail kat situ. Di Malaysia kita guna perkataan progresif. Dalam sejarah Malaysia, ini bukan berlaku antara PAS dengan amanah. Daripada dulu, kaum tua, kaum muda dah wujud daripada awal 1900 dulu lagi. So ini pertalian dalam sejarah yang berterusan. Dan kalau kita nak lihat realiti masyarakat majmuk dalam Malaysia, saya rasa bila dilihat antara dua, pemikiran yang konservatif agak pemikiran yang konservatif ni hanya sesuai dalam kepompong kehidupan orang Islam dan Melayu sama-sama dia sahaja. Yeah. Kalau kita, moderator setuju. Kalau sekiranya kita hidup dalam kelompok yang lebih majmuk, lebih ramai, lebih plural sifatnya sebagai sebuah masyarakat, maka pemikiran kita, tafsiran kita terhadap ajaran Islam perlu menjadi lebih terbuka, lebih progresif. Jadi perbezaan antara dua kelompok ini jauh lebih mendalam berbanding dengan the simplification yang orang selalu pakai. Ini PAS, ini serpihan PAS. Dia tidak semudah itu. Ini sekolah pemikiran. Tapi kalau kita tak faham antara dua ni, maka itulah wujudnya ketakutan untuk berubah. Sama seperti mana kita takut kalau bukan UMNO, apa jadi ke orang Melayu? Takut untuk berubah. So ketakutan ni memainkan peranan, dan saya rasa menjadi tanggungjawab mereka yang lebih terpelajar untuk pergi bergaul dengan masyarakat dan meneruskan pendidikan kepada masyarakat, supaya satu hari nanti harap-harapnya kita tidak lagi bercakap dalam framework parti politik semata-mata. Seboleh-bolehnya kita bercakap mengenai apa nak jadi kepada sekolah-sekolah pemikiran dalam masyarakat. Kita bercakap mengenai isu dasar. Bila dah tahu dasar yang kita nak, maka barulah parti politik dipilih. Setakat ni kita tak sampai situ lagi. Dia masih tersangkut dekat tingkatan 1, tingkatan 2, dia tak pergi tingkatan 3, 4, 5 dan seterusnya. So proses nak graduate ni ambil masa lama. Tapi untuk merungkai ketakutan masyarakat yang disebut oleh saudara kat belakang tadi, saya rasa tak boleh tidak, proses pendidikan perlu diteruskan. Ini peranan media. Newspaper semacam Sinar Harian contohnya, peranannya amat penting. Jadi permit tu kena pastikan jangan ditarik balik. Sebab peranannya amat penting. Ini peranan media sosial, ini peranan media tradisional, ini peranan kita semua bila kita jumpa orang ramai dan sebagainya. Dan saya memang berharap sangat satu masa nanti kita boleh keluar daripada kelompok ataupun kepompong perdebatan berteraskan parti politik semata-mata. We really should graduate beyond that.
We really should come to a stage yang mana it does not matter parti politik mana yang memerintah, institusi negara sentiasa terjamin sebab rakyat faham apa yang diperlukan daripada institusi itu. Dan kalau parti politik buat salah, kita tolak dia keluar, tak ada masalah. Panggil je orang lain boleh perintah juga. Kami pun nak juga jadi PM. Okey. So itulah. Terima kasih Wan Saiful. Kita dah sampai ke penghujung rancangan wacana Sidang ke-48. Saya rasa jelas perbincangan kita pada hari ini, Pakatan Harapan lawan Barisan Nasional. Mari kita nilai, walaupun kita tidak adil untuk menilai kedua-dua sama ada betul atau tidak dari sudut polisi dan sebagainya terlalu awal, tidak adil juga untuk mengatakan Pakatan Harapan akan gagal, Barisan Nasional akan terus memerintah kerana perjalanannya ada ruang lagi. Pilihan Raya Umum ke-14 hanya di tangan Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen. Tetapi inilah kekuatan kita untuk kita berwacana, untuk melihat dari sudut realiti politik baru dan juga aspirasi bagaimana pengundi memikir, bagaimana calon parti yang akan mereka tanda di kertas undi pada Pilihan Raya Umum ke-14. Kita akan teruskan perbincangan ini melalui wacana-wacana seterusnya dan jika ada kesempatan kita akan terus berada di sini. Terima kasih kepada pihak Karangkaf. Kita beri tepukan paling gemuruh kepada ahli panel kita. Terima kasih kepada anda yang setia daripada mula hingga akhir, tak berganjak, dan juga penonton-penonton yang mengikuti secara online di Sinar TV. Jika ada sebarang kesilapan dan kekurangan dalam saya mengacarakan wacana siri ke-48 ini, saya mohon maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.